Dia lagi menceroboh masuk ke rumah-rumah kita. Mana mungkin manusia seberani itu? Kuat jiwanya, kental semangatnya. Tak apa. Kali ini biar aku menjemputnya. Seram ke tidak? 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 Nak dengar Alkisah korang, bagi ngeri bulu pun meremang. Selamat datang ke Sembang Seram. Tajuk dan jihad akan tentukan kalau seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram. Assalamualaikum, welcome to Seram ke Tidak? Jiha! Baby Ju! Jiha! Baby Ju! Mami Jiha! Jangan! Bukan Tajuk. Mami Jiha. Aku geli. Jangan mami-mami. Tapi Baby Ju tak geli kan? Baby Ju tak geli. Baby Ju dia macam kena lah dengan muka ni. Yeah, Dia macam cute. dia cute lah. Cute. Dia comel-comel sikit comel lah. So Jiha macam mana? Okey. Tak, aku okey. Okey tak? Aku okey ke? Sekarang ni first time ni jadi host ni. Daripada guest Ya. Sembang Seram Ya. hit. Ya. Menang award. Alhamdulillah. Meletup. Alhamdulillah. Part berapa? 3, 4? Part 3. Part 3. Yes. Lala ujung-ujung guest. Guest pula. Lala ujung-ujung host. Ya. Host. Seram ke tidak? Macam mana Jiha boleh tiba-tiba. Okey, kita sebelum tu guys kita orang pun kalau mana yang dah tengok episod sebelum ni, Ya. first kali sebelum tu kita nak bagi tahu ini channel Seram ke Tidak. Betul. Ni adalah muka terbaru. Yes. Host terbaru kalian yang Korang mana yang akan baru. nampak muka ni je. Betul. So korang jangan lupa subscribe, jangan lupa turn on notification, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa semua benda. Jangan lupa like. Yes. Banyak. Benar. Ya. So Jiha, Ya. apa yang membuatkan tiba-tiba Jiha nak jadi host ni? Kan dia dah cakap sebab dia tak pernah jadi host. Lepas tu Nak belajar. nak belajar lah. Tapi jangan tak nak lah kalau macam host yang tahu tak rancangan yang macam besar-besar. Takut lah. Kita nak yang macam relax-relax, santai-santai. Mana starting dengan podcast. Podcast. Dia macam semua. santai-santai lah. Asas skill lah. Asas skill. Lepas tu, Faham. sebab ni, come on kot. Seram ke tidak? Seram ke tidak? Seram Come ke on lah. tidak? Come on lah. Akan datang beat Sembang Seram. Ya, macam gitu. Come on lah. Aku nama yang tu pun aku tak sebut. Tak nak sebut. Macam seram ke tidak je aku sebut. Perasaan daripada tadi aku tak sebut pun. Dia lupa Sembang Seram. Tak adalah, thank you lah. Cakap thank you juga kat diorang. Thank you guys. Semua yang support channel ni, semua yang support Sembang Seram juga kan. Betul. Thank you dan jangan lupa teruskan support juga channel ni. Betul. Kita akan sajikan macam-macam konten dan juga kisah-kisah menarik kat podcast untuk korang. So, nak cerita apa lagi pasal Jiha? Nak cerita pasal Jiha ke? Pasal Jiha? Come on. Pasal Jiha dah bersepah dah kat Sembang Seram. Kenapa dia cerita pasal aku? Aku bukan guest. Kau kena ingat Ya, aku betul lah. host. Dia Kau boleh cerita host. pasal aku lagi. Takkan cerita pasal dia. Kan kalau cerita pasal dia, kita yang lari. Bukan dia yang lari, kita yang lari. So Jiha, Okay. kita ada bawa untuk episod pertama ni. First episode guys. First episode ni, kita nak fikir tau, siapa kita nak bawa ni? Guest first episode kita ni, siapa kan? So kita balik, kita tengok balik, nak panggil siapa? Boom. Kita tengok balik video-video Seram ke Tidak sebelum ni. Okay. Rupanya ada seorang individu ni, seorang figura ni, view dia yang paling banyak kat dalam Seram ke Tidak tu. Yang sebelum ni. And dia pun dah masuk kat Sembang Seram juga dah 4 part dia campur-campur. Dia ada satu part dekat Seram ke Tidak. Part lain semua tu kat Sembang Seram memang hit. So dah banyak lah dia ni. Banyak. Dia ni pun seorang yang agak famous juga di kalangan di kalangan orang panggil dunia-dunia YouTube ni. Dia salah seorang yang memang sangat famous dan salah seorang yang membuat orang kata apa, dia macam paranormal. Dia bukan paranormal tau. Orang ingat paranormal tapi dia bukan paranormal. Dia eksploitasi, explorer.
Dia bukan eksploitasi, dia explorer. Oh, so dia bukan paranormal. Dia Bukan. Explorer. Explorer, dia pergi tempat-tempat bersejarah, dia pergi tempat-tempat yang ada misteri dan sebagainya, and dia merungkai apa yang ada kat situ. Dengan macam mana dia merungkai, dia sendiri yang pergi seorang. Dia pergi seorang tempat ni. Ayo, beraninya. Berani. Tapi dia satu je yang dia tak akan berani. Okay. Kalau dia pergi tempat-tempat tu, dia bawa Ayu. Kalau dia bawa Jiha pergi tempat-tempat tu, aku nak tengok dia berani ke tak berani. So guys, siapa figura ni? Siapa figura ni? So kita mempersembahkan Mr. Adam. Allah. What's up, brother? Baik je. Ini part ke-6? Kalau 5? ikutkan, kalau yang hari tu keluar, kita dah part ke-6 lah. Appeal. Jejak misteri tu. Oh, kalau tak termasuk jejak misteri, Part 5 lah. Yang ini 5 lah. Ni yang Five. kelima. Ya, kau berapa ni? Aku Berapa part? Aku baru 3. Baru 3. Episod 1 yang hari tu 4 lah. Yang ni. Itu pun 2 tahun kan? You do. Ni 5 part setahun ni. Aku kalah. Aku kalah. Dalam masa setahun Banyak. 5 part. Alhamdulillah, alhamdullah. Memang dia ada barang dia tak kosong Mr. Rasa Adam tu, ni. dapat rasa tu. Tapi Jiha, Mr. Adam, dia tak berapa familiar ataupun tak berapa kenal. Sebab dia bukan kaki YouTube, bukan kaki Facebook apa semua. Geng-geng TikTok lah. Ya, betul. Gen Z. Dia Gen Z. So boleh Mr. Adam memperkenalkan sikit. Mungkin juga kita punya audiens baru Betul, macam ni betul, pun ada betul. yang tak kenal lagi siapa Mr. Adam ni, pernah jumpa ke apa kan. So boleh memperkenalkan sikit dan beritahu apa yang Mr. Adam buat kan, supaya orang boleh catch up nanti. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lah Mr. Adam, yang dikenali sebagai seorang urban explorer. Banyak lagi urban explorer kat luar. So paranormal explorer, semua ada paranormal activity. Cuma kami sebagai explorer cuma merungkai beberapa kawasan-kawasan yang memang kita kenali sebagai bangunan-bangunan bersejarah, bangunan-bangunan yang ditinggalkan, yang penuh dengan dia punya mistik dan juga misteri. So itulah adanya geng-geng explorer ni. So explorer ni kalau kita tengok dekat barat, diorang memang tekan kat explorer ni, diorang angkat. Sebab apa? Banyak-banyak tempat-tempat yang memang tak pernah kita tengok. Betul. Jadi di mana sekarang ni saya pun dah meletakkan kembali kaki dan tangan saya ke dalam dunia seram. Sekarang maknanya fokus seram lah. Saya sekarang memang 100% letak kaki dan tangan saya untuk fokus seram saja. Dan tadi Taju cakap apa Mr. Adam pergi seorang. Ya, ada tempat yang saya pergi seorang, ada tempat yang saya bawakan sahabat-sahabat saya. Sebab apa salahnya kita bawa kawan-kawan kita, dan macam saya bawa Taju juga, hanya kita berdua tahu apa yang terjadi dan misteri. jejak misteri. Jadi benda-benda macam ni tak semestinya kita tahu dunia malam ni memang khas untuk seorang pemberani. Betul. Tapi apabila seorang yang dah lama relax tapi datang balik, standby untuk diambil alih tempat tersebut. So kita akan ambil balik title kita. Come back. Let's go. Comeback is real. Okay, we are back. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, dan dah sepanjang beberapa hari selepas satu tragedi yang saya tak boleh lupakan. Dan dah 10 ke 12 video yang kami keluarkan selepas dengan benda yang terjadi itulah. Kita tak kisah dengan apa pun yang rintangan yang terjadi. So apa yang kita buat adalah macam Taju cakap, poros suah, kita buat kerja kita. Betul je Alright. Betul. So Adam, sebelum ni kau dah pernah datang kan? Ya, betul. Kat ni apa semua. So kau tak terkejut tiba-tiba macam uish, Gila lah. ni Oh yelah, benda. nak tanya vibe. Betul. Dia macam gini lah, alang-alang lah kita promo sikit lah rumah hantu yang bakal dibuka tu. So saya nampak. Tapi kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi, Yang tu ya, tak tak tahu confirm lagi. lagi guys. Kau stay tune je. So apa yang menarik bila apa masuk dah ni, serius lah. Baik setup ni semua kan. Alhamdulillah. Kenapa je? Kenapa? Tak, aku tanya je. Yang ni satu setup. Yang ni Ini okey tak? Ni lepas okey tak? Tak, lepas tu aku tengok. Jangan. Aku tengok setup je. First aku tengok setup. Masuk. Wih, ni degawan ke apa? So korang bawakan satu benda, dan shout out for Safwan, dia punya ideas is very, orang cakap mind blowing. So kita pun tak teragak. Saya pun masuk cakap, weh, gila lah benda ni ke kan yang Safwan terfikir untuk buat, dan dengan kostum korang semua, the vibe is there.
So untuk kita orang sebagai orang yang nak berkongsi cerita ni pun, gerik share orang ni. Bila kau tengok aku macam lain, orang lain ke nampak still Tajuh Kalau lagi? kau tanya aku masuk tu, aku mana Tajuh lah. Mana jadi lah karakter Jadi ni. jadi Mana jadi lah. Kalau Jiha? Dah. Kalau Jiha nampak okey tak Jiha? Zia je. Apa niat lain? Niat lain nak cakap tu boleh cakap. Tak ada. Macam mana Tajuh kan? Wah, Tajuh tak ada kan. Saya baru baca fikiran awak. Ni, dengar ni. Atas spotlight tau, takkan tak nampak lagi. Aku tak cakap je. Tapi memang first aku punya pandangan waktu tu kan, aku bawa baju kan nak bagi korang kan. So macam Ni siapa ni? siapa siap ni? Tajuh kan pun salam kau kan. Mana jadi lah karakter jadi lah, ni. jadi Memang lah. nice lah, memang nice. So, Sebab apa? Kalau contoh ada event ke apa, kita orang pergi macam ni. Betul. Nice. Memang yalah, we have, korang kena ada satu korang punya karakter. Image. Kita nak bawa Image image korang tu, betul? semua. So Betul. seram ke tidak kan? Yes. So guys, kita tak sabar ni nak dengar cerita Betul. baru lagi daripada Betul. Mr. Adam. Jiha. So Jiha ada apa-apa nak cakap ke Jiha? Dia tadi sebenarnya macam tak dia macam Jiha apa tu? Jangan. bukan. Dia excited lah. Jangan Oh, tiba-tiba excited. tiba-tiba bersilat jangan. Tak. Tu macam gini daripada tadi tu. Tak, sebab Jah tengok Mr. Adam punya satu macam episod yang pasal Mr. Adam kena tanam. Kena tanam Ya. tu. Dia macam bila jumpa depan-depan tak perasaan yang macam ya Allah, ujian kau besar. Ujian kau besar. Jiha punya pandangan itu bila setiap kali dia jumpa orang dengan pengalaman-pengalaman. Itu yang bila Jiha tengok, ya Allah, kuatnya kuatnya family kau. Itu yang bila jumpa. Terima kasih Mr. Adam sebab sudi datang dekat Seram ke Tidak episod 1 untuk brand new episod Mr. Adam. Yalah, kalau maaf mencelah sikit kalau kita tengok setiap pengalaman-pengalaman orang, macam Jiha pun Jiha ada pengalaman Betul. sendiri. So sesiapa saja yang tak ada dekat kaki kita betul. dia orang takkan faham apa yang Betul. kita jadi. So ada beberapa isu cakap, Mr. Adam, kau dah kena tanam hidup tak buat report dah. Saya dah separuh nyawa. Betul. So yang pergi buat report tu adalah waris saya. Betul. Siapa saya ni, dia akan pergi. So benda tu kan TNC. Betul. Benda tu Kejap. Benda tu jangan cerita lagi. okey, Benda baik. tu nak masuk-masuk lah tu. Dia Kita akan sajikan selepas ni cerita-cerita Mr. Adam yang nak bawa hari ni. Dengan Yes. cerita ada berapa cerita? Tiga cerita Ada. kan? Alhamdulillah. Okey, baik guys. Tak sabar aku nak dengar ni. Yes, Cerita yes. Mr. Adam ni. Yes. Okey Jiha. Okey. Kita dah tak nak melenggang-lenggang. Tak nak. Sebab tu aku tanya tadi, kau ada apa-apa nak cakap ke apa ke lagi? tak Nak ada. bagi peluang dulu ni. Oh, tak ada. Sebab nak start lah. Aku memang nak start. Nak start juga Betul, aku nak start. Tak sabar dah Tak sabar. Okey Mr. Adam. Yes. Ya. So kita orang pun tak nak kacau banyak sangat Betul. mood untuk nak bercerita Mr. Adam. betul. So Mr. Adam boleh teruskan terus dengan cerita yang nak disampaikan. Okey, ada beberapa tahun lepas saya pergi ke satu kampung, dan kampung ni terkenal dengan satu orang kaya dan dermawan yang sangat kaya. Jadi tiba-tiba dermawan ini menjadi orang yang tidak siuman. Dan saya tertarik dan untuk pergi ke sana untuk mendengar sendiri kenapa orang ni jadi tak siuman tiba-tiba, sedangkan dia adalah satu orang yang sangat kaya raya dekat kampung tersebut, dan dialah manusia yang membantu semua orang kampung-kampung tersebut menaikkan rumah mereka. Dulu pakai rumah pasung kan, rumah kayu kan, rumah panggung kan. So jadi rumah batu semua dia buat. Dia orang yang invest duit. Oh, dia YB. Dia bukan YB, dia orang biasa. Dan diura-urakan oleh orang-orang kampung. Benda ni memang cerita real lah, memang orang kampung punya cerita. Dia ceritakan kembali kepada saya yang apabila dia menikah dengan satu gadis, tiba-tiba keesokan hari dia bawa pulang jongkong emas dan juga wang yang sangat banyak. Dan dia bagi kepada orang-orang kampung untuk bantu naikkan rumah dia dekat tanah tu. Dia beli satu tanah betul-betul berdepan dengan sawah dan gunung. So dia buat satu rumah banglo yang sangat indah kat sana. Jadi benda tu macam Sawah, banglo, depan gunung belakang. Depan dan juga belakang. Baik, Memang Masya nice Allah. gila. Tempat tu memang nice. Kawasan dia memang strategik. Waktu kita sampai pun memang wow, terbaik tempat ni. So apabila berjumpa dengan abang ni, orang gila ni, dia ada selakkan satu barang paku dalam beg saya. Jadi saya punya orang, tak kisah kau orang gila ke apa, selagi kau tak ketuk kepala aku pakai kayu ke apa, aku tak lawan kau. So dia masukkan barang. So kita anggap dia mungkin saya nampak tu macam dia nak ambil sesuatu dalam beg. So saya tak tahu, rupa-rupanya ada satu paket, dalam tu ada Yasin lama dan juga paku.
Saya tak bolehlah bawa ke sini guys. Saya minta maaf, saya cakap disclaimer sikit, saya tak boleh bawa barang-barang macam gini. Saya risau ada orang salah anggap. Jadi mungkin saya akan sharekan pada editor untuk gambar tersebut. Okey. So saya tak bawa ke sini, so mengelakkanlah sebab kita pun tahu kita orang pun tak menggalakkan benda tu. So saya menghormati benda tersebut. So memang saya sendiri yang bagi tahu kepada Taju barang ni dah datang balik. Ya, betul. So maksud benda datang balik tu? So sebenarnya waktu episod tersebut boleh recap sikit lah. saya dah pun pergi ke sana dan mendapati abang yang gila ni dah pun meninggal dunia. Dia jasad dia ditemui betul-betul bersebelahan dengan kubur orang rumah dia. Sebenarnya dalam liang tu tak ada pun rumah dia. Sebab tu bini dia dirogol dan juga dibunuh. Jasadnya tak dijumpai. Cuma jasad ni tak dijumpai, cuma yang dijumpai adalah pakaian dia yang berdarah, itu saja. Jadi orang kampung nak menenangkan beliau. Jadi beliau orang kampung cakap dah pun dikebumikan. So diorang kebumikan baju-baju tu lah. Wallahu alam. Itu kawan tak ada kat situ. Cok, orang tu gila sebab bini dia meninggal ke? Dia kata bini ni sebenarnya orang alam sebelah dan dipaku menjadi orang. Pontianak yang dipaku jadi manusia. Sebab ada satu makcik ni, dia lah yang menjaga pakaian dan juga bini dia punya. Dia orang-orang banyak duit ni lain. Dia ada baju dia, ada custom sendiri, tudung dia, selendang dia. Jadi makcik ni adalah orang yang buatkan, yang pakaikan. So makcik ni lah orang yang nampak paku ni betul-betul ada. Kan kat tulang belakang kita ni ada satu ruang tau. Jom kau pegang ni, ada satu ruang lekuk sikit. Okey. Dekat situ lah paku tu terduduk. Tapi makcik ni bukan orang jenis orang kepo. Faham? Bukan orang kepo. Jadi dia ni, sebab dia tahu keluarga ni orang baik. Betul. Dia bukan orang jahat, dia bukan anaknya orang. Jadi dia simpan je rahsia ni. Sampailah satu hari rumah mereka dirompak dan kejadian yang sangat tragis itu berlaku. Dan bini dia hilang dan dia jadi gila kerana yalah, orang dia paling sayang. Betul. Ya, betul. Hilang. Dan kita pun wallahu alam, saya tak ada dekat waktu tersebut. Saya tak boleh cakap lebih je. Apa yang dikongsikan, saya berpeluang untuk berkongsikan sebab saya pun pergi ke sana. Kepada orang-orang kampung, mereka tak ada macam gini, peluang macam gini untuk datang untuk ke bercerita. podcast. Tak ada, diorang tak ada. So saya lah orang yang membawakan cerita tersebut. Wakil. Kalau saya tipu, maksudnya orang kampung tipu saya. Betul tak? Tapi rumah tu memang wujud dekat sana. Tu orang panggil tipu berperingkat. Dia orang ni bertingkat-tingkat pula. So apa yang kita sampaikan itulah. Jadi apabila saya dapat tahu, saya pergi ke kampung tersebut, saya dapat tahu yang arwah dah meninggal. Saya serahkan paku tersebut kepada ketua kampung untuk diselesaikan. Sebab saya cakap inilah barang terakhir yang arwah bagi kepada saya. Bukan saya nak simpan, saya pun tak tahu barang ni ada kat saya. Sampailah saya rasa macam gangguan meripik-ripik berlaku. Saya cek barang-barang saya, jumpa paku. Paku ni dia ada rambut sikit dengan ada daging sikit. So benda tu daging kering ada. Nanti kita hantar gambar lah dengan Yasin. Yasin tu pun Yasin lama, sangat lama. Kalau kita tengok daripada tarikh Yasin tu memang tahun-tahun lama sangat, 60-an 50-an tahun. Lama tu. Lama, sangat lama. So kita dah pun hantar dan saya pun tak terfikir apa-apa saja. Jadi selepas saya comeback, macam tadi saya comeback, saya pergi ke satu bangunan banglo, taman perumahan macam ghost house. Saya dapat satu alamat dan tiba-tiba dekat rumah ada orang call saya, ada order barang apa-apa ke. Ada orang campak satu kotak dekat depan rumah. Depan rumah campak ke? Campak je. Jadi kita cakap tak ada lah, tak apalah, kau buka je lah. Kita ingatkan lampu ke apa, sebab kita orang memang nak jual lampu, torchlight baru. So kita ada beli bateri untuk kita custom lah, untuk kita jual. So dia buka, engkau balik suah. Dia punya ayat berarti Singapura, kau balik suah. Ini barang kau kena tengok sendiri. Kita pun tengah buat live semua, kita tidur kat sana. So tak apa bang, besok pagi aku balik, aku jumpa kau. Besok pagi aku datang, aku tengok barang tu. Kau simpan baik-baik. Okey. So selesailah sini, tidur sana semua. Kawan mesej awak cakap, Ju, ada barang ni datang balik Ju. Kau nak tengok ke tak nak? Kalau kau nak tengok, aku datang hantar kat KL, kau tengok kan. Tapi kita tak boleh bawa lah, sebab ada isu-isu yang macam gini kita tapi tak jangan nak. bawa. Tak nak, kita takkan bawa lah. No need. Benda ni bukan untuk kita nak buktikan apa-apa kan. Betul. Jadi saya tak bawa. Kau baru cakap macam tu, tak bawa pun aku dah meremang. So paku ni Ju datang balik atas sebab apa kan. Jadi telefon kepada ketua kampung cakap benda tu dah pun ditanam dekat dalam liang dia.
Dia dah tanam. Maknanya Paku dia orang tu- pun tahulah pasal paku tu. Tahu sebab paku tu kan dah dibagi kepada ketua kampung. Jadi ketua kampung cakap alhamdulillah memang Dah tanam? Dah tanam. tak adalah saya tanya Tok suka hati je campak balik barang kat rumah Yelah. saya, tak adalah kan. So dia cakap kenapa Dam? Tok saya nak tanyalah walaupun dah berapa tahun dan tak salah saya tanya kan. Tok barang ni Tok dah tak mana engkau bagi tu besoknya Mamat ni tukang gali kubur kat sana. Mamat terus gali tanam simpan kat dalam tu. Dekat liang mini dia lah. Okay. Yang tak tahulah apa dalam tu tapi memang tak ada jasad. Itu orang kampung pun tahu. Tapi dia asingkan lah. Kubur ni kalau jenis orang bunuh diri ke apa, apa semua betul. dia akan asing lah. Dia takkan sama dengan ini. Memang benda ni memang korang pun tahulah saya bukan nak mandai tapi benda tu lah. So dia dah ni dia cakap dia memang dah tanam. Okey Tok tak apa. Tengok balik daripada gambar lama memang betul. Tali dia semua apa Yasin punya potongan semua tu. So Benda yang sama lah. Benda yang sama. So dia sebenarnya macam ni je benda ni berkait. Benda-benda gaib ni berkait dan kita pun tak boleh terus nak jatuhkan benda ni tak wujud. Gaib ni memang tertulis dalam Al-Quran. So kita memang kena percayalah. Kalau kita cakap aku tak percaya benda gaib ni kan dah jatuh syirik. Betul. Okey kita tak boleh terus declare macam tu. Ini kan dah tertulis dalam Al-Quran. Jadi kau nak percaya tak nak percaya memang itulah Betul. bendanya. Betul. Itu iman gak kan percaya tu. Ya, benda tu keluar dulu. Jadi kita kena percaya tentang benda ni segala-galanya. Kita pun tak cakap apa yang kita cerita ni kau kena percaya. Tapi ada ke orang tak percaya gaib ni? Ada. Ada. Banyak Tajul. Ya. Banyak. Tak percaya benda-benda gaib ni? Sebab diorang kehidupan diorang Tak ni. tak ada semua benda ni. Diorang tak ada. Diorang tak pernah berpengalaman. Ya. Diorang tak pernah adalah setengah orang yang tak dapat rasa benda ni. Betul. Ada yang cakap aku ni keluar masuk hutan aku nak tengok hantu je. Tak ada hantu keluar. Betul. Kan? Tak ada hantu keluar. Ada orang cakap macam tu. Aku teringin nak tengok hantu ni. Aku masuk hutan ni nak tengok hantu. Ada. Tapi kadang-kadang berani juga pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Kadang-kadang kalau kita rasa apa pula yang dia terjadi kat dia, dia tak cerita. Kalau dia cerita kan dia cakap, "Oi, aku lepas cakap tu habis lah, anak aku sakit lah, bini aku sakit lah, aku jadi susah lah." Banyak je. Kadang-kadang dia orang lebih kepada zip dia orang punya mula. Betul. So lepas dah dapat tu je, benda ni berkait nama cakap, berkait. Okey. Gangguan yang terjadi selepas benda tu dibuka. Maksudnya lepas Paku kan sampai kat rumah kan sampai rumah. Okey, bila saya sampai kat rumah, saya tengok paku tu, alamak betul lah paku ni. Kita belik-belik kan. Kita belik-belik betul paku ni. Okey. Kita belik-belik pakunya. Ni barang dia. So, first touch kan dia dekat plastik kau orang keluarkan. Kau keluarkan, pak pegang macam gini je. Bunyi. Bunyi tu. Kat mana? dia dengar je. Dia dengar macam tu lah. So kita just okey lah. Sebab kat situ bukan seorang. Ada budak-budak juga kan. So anggap je lah budak-budak tu pun ketawa je lah kan. So mula-mula buat dang lah. Tengok dia orang. Kau ni buat main lah. Sound dia lah. Kau ni buat main apa? Buat main apa? Tak ada apa lah. Buat bodoh lah. Tak ada apa lah. Oh, maksudnya diorang tak dengar. Diorang dengar tapi, dengar, tapi bukan dia. Bukan dia orang. Dia nak cakap bukan. Macam gitu lah. Tapi tak nak cakap lah kan. Sebab semua hidup diorang first time tengok benda-benda macam ni. Kita boleh cakap tu paku bangunan ke apa. Betul. Boleh je kan. Tapi sekarang ni kita adalah saksi yang memang benda tu dekat sana. Jadi bila dia datang balik kat kita ni macam apa hal barang ni sampai sini. Dan dia punya plastik tu pun berlumpur lagi tu. Memang betul memang Macam yang sebelum ni. bukan dia memang dalam tanah lah dia keluar. Kau faham tak? Dia dalam tanah. Nanti boleh share dengan dia orang gambar tu. Gambar paku tu. Gambar paku dan juga plastik tersebut lah. So dah dengar suara tu okeylah. Lantak aku nak kena buat video ni. Aku nak kena pergi satu banglo ni cakap ni. Nanti lah kita fikir ni barang nak letak mana, campak sungai ke apa kan. So contact dengan satu ustaz. Bagi tahu dia, okey dia cakap Dam tak apa, saya kejap lagi saya ada dekat JB, nanti saya jumpa awak. So kau kena faham maju benda ni kita dah akad dah. Okey kita akan jumpa. Ustaz pun cakap dia akan jumpa. Okey Dam, dia pun dah share location dia dekat mana. Okey. Tapi benda ni dia akan buat kau lupa benda tu. Orang tu lupa, engkau pun lupa. So benda ni takkan hilang. Kau faham tak? Dia akan buat kau leka. Okey, kau dah tahu pukul 7 kau kena jumpa ustaz. Ustaz ada dekat sini, dekat Johor juga. Dia daripada KL dah datang sekarang. Dia daripada Singapura, dia pergi kat sini. Dia daripada KL pergi Singapura, lepas dia jumpa kau kat sini, dia tunggu kau. Tak kisah pukul berapa kau contact je dia. Okey.
Aku lupa je. Dan dia pun lupa. Dia pun balik KL. Kau faham tak? Dia lepas tu aku call dia terus tak dapat tau. Tak dapat. Dia macam busy tiba-tiba. Ni barang dia buatkan macam satu perasaan Adam ni tak pancul lah. Yang aku pula aku tak ingat. Kau faham tak? Padahal benda ni penting tau. Kau kena clearkan benda ni sebab benda ni dia sekarang dah ada kat rumah kau. So bila ni dah kat rumah kau, macam-macam lah barang yang akan terjadi. Aku nak cakap banyak pun Okey, tak boleh. apa yang terjadi kat rumah? Okey, kau tengok. Beli ayam letak dalam icebox beku, dia takkan rosak. Betul tak? Betul, Ayam betul. baru sembelih, Betul? letak icebox beku, dah suci semua, letak dalam beku, takkan rosak kan? Betul. Tapi kau bayangkan dalam beku tu dia boleh bau bangkai. Oh yo. Dia tengah beku tu, dia rosak kat situ. Barang apa saja yang berdarah semua rosak. Apa saja yang berdarah kat rumah tu semua rosak. Sayur letak tak sampai 2 jam ke 1 jam rosak. Rosak tu sampai rosak macam kau dah tengok dia dah 3-4 hari dekat luar tau. Sejam 2 jam ke? Yes. So rumah tu dah mula jadi suram. Tapi macam gangguan-gangguan lain kena kacau barang ke apa lain semua. Untuk kamera kau letak kat sini, dia pergi tempat lain. Kau cari rumah ni, dia buatkan kau bergaduh kat rumah. Kau cari barang apa kau nak pakai, barang ni tak ada, kau mesti menghilap kan. Aku nak pakai ni, barang tak ada. Padahal barang tu dekat situ je. Oh, dia macam buat kita tak nampak. Dia buat kau tak nampak. Barang tu kat situ je. Kau cakap, mana lah barang ni semua? Apa siap barang ni? Kau dah memfitnah orang. Dia butakan lah. Kau cakap, ni barang. Thank you Rojim. Thank you. Apa? So, ni barang mana lah? Lepas tu kau bergaduh lah dengan orang kan. Ya, kau cakap, ni mesti dia ni yang pergi sebat dah barang aku. Padahal barang tu tak gerak pun. Barang tu kat situ je. Barang tu kat situ je. Bila cari-cari kat situ, kau yang pegang ni, kau cari barang kau tak akan jumpa. Kau akan jadi panas baran, kau akan mengamuk, kau akan bukan jadi diri kau. So apa saja bisikan kat telinga ni dah kuat dah sekarang. Kau tengok ni, dia curi barang kau. Kau tengok ni. Itu time dia macam dia buat kau jadi orang lain. Dia kacau kita punya mental lah. Mental gila. So kau tahu dengan dugaan aku semua kan. Aku dah ni lepas tu ni barang pun datang. So aku macam mental siap. Itu tu aku macam kau nak apa siap dengan aku kan. Last sekali aku bukan sampai level nak cakap kau ni dengan paku ni aku letak dah. Aku cakap ni aku letak dia dekat sini, dekat satu tempat je Cakap sekarang ni kau nak apa? Kau nak apa? Itu je. Tapi tak ada interact pun. Yelah. Just bercakap je lah. Aku cakap kau nak apa? Apa benda kau nak? Tak ada benda, tak ada cakap apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada bisik, tak ada apa, diam je. Dia macam matikan aku kat situ. Okey. Kalau aku nak tambah cerita, aku boleh cakap aku tu bergerak ke bercakap ke. Tak ada. Ni aku cerita pengalaman aku je. So tak ada, dia diam. Tak ada cakap apa. Bisik yang tadi cakap dia ni tak ada. Senyap. Aku cakap okey, kau nak main macam ni, kau main lah. So satu-satu Allah tunjuk apa yang ni, siapa kawan, siapa lawan, semua Allah tunjuk benda mimpi. ni. So dia dalam masa yang sama tahu Allah tunjuk semua. Okey, aku dapat tahu benda-benda ni dia nak tunjukkan aku siapa ni, orang ni. Dia macam dapat alamat tau. Ni kau bayangkan Jo sorry je kalau macam saya nak pergi satu tempat ni, saya belum sampai. Okey, aku dah boleh imagine dah benda tu. Tempat tu macam mana? Tempat tu macam mana, orang macam mana. Sekejap lagi aku jumpa orang 3-4 orang, aku dah nampak macam gitu. Itu efek daripada benda ni. Benda ni sebab dia kacau mental lah Ju. Ada satu hari tu Ju, kawan rasa macam kepala nak pecah. Kawan dia macam ni je 1 jam. Aku dah macam ya Allah apa ni. Tapi itu bukan kelebihan. Macam dah tahu dah apa yang akan jadi. Tak, itu bukan kelebihan. Tengok orang ni apa. Bukan kelebihan. Dia bukan satu kelebihan. Kan? Dia bukannya hari-hari kita dapat tahu. Kalau bagus kita dapat tahu. Kalau hari-hari macam tu tak apa. Tapi benda tu sampai macam satu burden tau. Bukan nak cakap burden lah, macam satu impak yang kuat tau. Okay, nanti otak kita boleh fikir, jadi betul lah ni apa yang dia cakap. Betul. Kau dah bercakap dengan diri kau. Alamak, benda ni jadi Boleh jadi gila yes. They play with kita punya mind. Dengan benda yang kau tengah lalui, so dia boleh jadikan kau gila. Tapi so maksudnya sampai sekarang lah paku ni sekarang kita dah naturalkan lah. Kita dah bagi kepada satu orang yang lebih aula. dah ada. Kita dah lepaskan dah. Dah lepaskan. Sebab teruk je. Kau kau pernah, ini kita tak tahu lah, orang akan cakap ilusi ke apa benda orang boleh cakap Kizo. Kita tahu pintu ni pintu main untuk kita keluar. Betul. Bila kau buka itu toilet. Macam mana kau rasa? Oh, faham.
Sekejap. Macam mana? Okay, Okey. sekarang ni kau tahu tu pintu keluar. Ini pintu toilet. Betul? Okey. Okay, sekarang kau nak pergi toilet, ni pintu keluar. Kau nak pergi keluar, tu pintu toilet. Maksudnya Kita balik. you buka tu, kau buka benda tu, tu bukan pintu keluar, tu toilet. Tu toilet. Tapi kau tahu tu keluar patutnya. Tu pintu keluar. So kau dah jadi tekan tau. Kau jadi, ya Allah apa benda ni makan kompres otak kau. Kau dah rasa squish, kepala otak kau dah squish. Ya Allah. So kau buka, kau istighfar, pun bilik kau keluar. Kau gerak pergi hutan lah. That's why kau nampak aku sampai hari ni boleh masuk hutan, besok boleh masuk hutan, Baru keluar hutan ni. Baru ni, ini baru keluar hutan. Baru keluar hutan simpan kat sini. Baru keluar hutan. So paku tu kau dah bagi dekat orang yang sepatutnya lah. Yes. Paku tu panjang mana? Paku tu panjang macam ni. Panjangnya. Panjang dia macam ni. Jauh. Sini lah. Satu, So kalau contoh kat tengkuk, wish, tembus leher ya. Macam ni. Sepatutnya kan. Tapi ke kalau dalam. dia tak masuk macam gitu tu leher, dia macam ni. Dia macam ni kan. Dia masuk ke Dia ke bawah macam ni. Dia tak Sebab masuk. tu dia bila nak Kalau nak- situ mati nak- orang. Kan kalau tengok cerita ke apa kan. Dia tarik. nak paku tu, dia tunduk macam ni tu. Oh faham, baru dia boleh tarik. Dia lalu dekat tulang tengguk tu. Tapi mana tak mitos lah yang paku-paku ni. Wallahualam bisa. Wallahualam. Alam gaib ni kadang-kadang kita rasa benda tu mustahil. Tapi apa yang kita nak tekankan sekarang ni, benda tu bila berada dengan kita, dia akan tunjukkan dia sangat baik dan dia sangat membantu. Tapi sebenarnya dia terbalik. Dia akan tunjuk macam korang ni semua, okey aku tolong kau. Dia macam bantu kau, tapi dia makan kau. Jom ni barang. Inilah kerja dia. Awal-awal aku tolong kau dulu. Dia macam okey, alamak, benda ni tolong aku lah. Tadi dia bagi tahu aku nak kena empat dengan lori. Aku dah selamat. Kau dah rasa selamat. Nampak? Kau dah menduga Allah SWT belum? Kau rasa kau dah menduakan belum? Kau dah yakin benda tu membantu kau, bukan Allah. Betul tak? Dah mendua lah. Betul lah. So dia akan buatkan benda tu. Itulah di mana kita dah jatuh. Kau faham tak? Apa hukum dia bila kau percaya benda ni? Dia akan jatuh macam tu. Syirik apa Betul, kita syirik proses kan? sebenarnya. Sebab kita dah percaya benda Sebab lain kau yang percaya tolong benda kita. tu yang Dia membantu. manipulate kita macam tu lah. Dia manipulate. Itulah Dalam tugas sedar tak sedar. Tugas dia menyesatkan. Menyesatkan manusia. So sesat tak kita? Betul, Sebab kita percaya benda tu. Astagfirullahalazim. Sorry guys, Aduh, kita nak tiket kau kenalkan rekod budak ke apa intern tadi? ni. Aduh. So dia apa? Okay, so itu yang dia buat. Dia punya main job memang dia nak menyesatkan kau. So kau akan rasa benda ni bantu sangat-sangat bantu. Ya Allah, kau yakin yang dia boleh bersihkan kau punya kebun dan kau bersihkan kau punya, boleh bagi kau kaya. Biasa yang boleh bersihkan kebun apa semua ni hantu raya kan? Hantu raya. Ya. Ya, orang-orang zaman-zaman dulu ialah tanah 20 ekar, 40 ekar, 50 ekar. Atuk kita seorang je. Kita tak cakap semua atuk. Kita tak cakap, tapi Tapi orang dulu pakai bersebab. bersebab untuk bantu ni lah. Tapi yalah kita ni keturunan ke berapa, generasi ke Ya, berapa. betul. Jadi kita pun tak tahu apa yang dijanjikan, Betul. apa yang dibuat. Betul. Jadi apabila sampai kat kita pun tak tahu nak buat apa, kita pun main tunggang dia benda tu. Betul. Yalah. Dia bila sampai ke generasi-generasi tu Dia dah yang- lain. Atuk kita cakap jaga kebun. Hasil tu bawa, tiba-tiba hasil durian 3-4 bakul kan. Macam mana orang tua ni pergi ni kan, pergi balik kan. Padahal baru tadi nampak dia cangkul. Tiba-tiba barang dekat depan lah. So dari segitulah prinsip benda ni semua. So pasal paku tu settle dah. Settle lah, Alhamdulillah. Dah bagi dekat tangan yang sepatutnya. apa yang terjadi apabila paku itu diserahkan kepada orang yang lebih aula. Okey, dekat rumah ada memang ada satu tempat untuk diorang simpan barang ni untuk dia naturalkan. Okey. Okey. Paku tu dekat dalam tu. Paku tu dekat dalam, kiri kanan dia tak ada apa barang, kosong saja. Dia bila saya bagi dekat ustaz tu ambil, dia tak pegang pun. Dia Tengok baca, je. dia tengok, masukkan, dia simpan. Okay, dam tak apa, dam. InsyaAllah kita cuba tutup lah. Tugas dia habiskan benda tu dekat situ saja. Itu tugas dia. Dia tak boleh tugas tu dia ambil dan dia bagi kepada orang. Tak boleh. Benda tu tak boleh macam itu je. Okey, tak boleh guna macam tu. Itu salah cara itu. Okey. Jadi dah sampai kat ni, dekat dalam kotak. Dia pun keluar dengan kawan. Dekat luar biasalah adat tetamu, orang datang tu rezeki. So dia sediakanlah makanan dan air. Kawan baru nak angkat makanan tu. Baru nak angkat. Baru nak ambil, nak masuk, dam. Macam gitu je. Dam. Aku tengah pegang tu, kau tahu apa? Kau pernah nampak hati ayam tak?
Okey. Hati ayam tu yang berdarah Hati lagi ayam tu. yang dah goreng. Hati ayam yang berdarah lagi tu. Uish. Dekat tangan. Ha. Dekat tangan tu. Okay Adam, aku rasa barang ni tak boleh letak kat rumah. Dia cakap macam tu kan. Macam aku yang ada saya ingat dia melawak kan. Ustaz jangan buat takut kan. Barang sampai apa nak cerita macam ni. Tak percaya, cuba tengok air tu. Buka air, tuang semua darah ayam. Asyik ada kepala ayam dekat dalam tu. Tak, air yang dia buat. Air yang dia buat. Orang Untuk- rumah dia buat. Ada kepala ayam dalam tu. Kepala ayam. Kepala ayam kat dalam tu. Uish. Kita kalau sembelih ayam, dia ada cara dia kan. Ya. Letak ini siap ada lubang lagi. Macam dia tusuk. Tahu tak yang tak halal. Ayam tak halal kan tu cocok je bagi mati. Oh. Cocok. Lepas tu dia punya cara tu bukan potong pulas. Shish. Oh, kejap yang tadi yang pulas. dia kata apa? Hati ayam yang berdarah tu dekat tangan Adam. Hati ayam kat tangan. Tengah nak makan kan? Oh, Kan so makanan tu jadi hati dia, ayam. dia jemput-jemput. Kalau ni apa kita panggil cucu udang. Jamah-jamah. Makanan. So nak makan lah. Dia ada sos semua tu nampak macam memang sos kan warna macam darah kan. So cekodok lah kan. So memang tak terfikir lah. Tapi Tahu-tahu bila- mentah. Bila dia ni dia tegur tu je pak nampak benda tu lembik macam tu kan. Wah mau nak muntah siap situ. Kau bayangkan kau nak makan jemput-jemput ni. Lepas tu aku cakap, "Ju, kau jap." Lepas tu kau tengok balik, benda tu. Benda tu. Dia dapat satu alamat lah. Benda ni macam satu alamat untuk dia lah. Benda tu tak boleh ada kat sana. Oh. Benda tu tak boleh situ. Orang tu tak suka. Sebab dia tahu benda tu akan dibuang. So aku tak tahulah ini apa benda sebenarnya kan. Kalau tanya dengan ustaz, dia cakap mungkin yalah ustaz dia tak akan cakap benda bukan-bukan lah. Dia akan cakap alah benda biasa je ni. Ayat dia, benda biasa je ni. Kau Biasa relax. ni. Dah jom kita pergi mamak. Dah tak minum dah apa yang bini dia buat semua dah tak buat. Dia pun tak marah bini dia, tak ada apa kau tengok ilmu dia punya kan. Kalau kita ni apa hal kau bagi kawan aku makan macam ni. Tapi orang yang faham, orang yang tahu apa agama ni dia tahu ini benda sebab mungkin dia memang buat air macam tu tapi dia kau faham tak? Tapi bila dia balik pula dia hantar gambar kat kawan. Apa dia? Cekodok je dengan air, tak ada pun barang tu. Tak ada pun benda tu. Nampak tak permainan dia? Dia memanipulate kan. So dia cakap benda yang ada sekarang dekat dalam tu bukan benda yang baik, benda yang jahat. Benda yang jahat ni dia akan membuatkan kau benci dengan ustaz ni. Bila kau makan macam tu kau bina, ustaz apa benda kau buat ni ustaz? Mesti kau marah ustaz tu. Ya. Betul. Tapi kalau kita ni belajar, kita tahu Faham. macam mana, kita faham keadaan ni, tak payah nak marah. Betul. Benda ni dia pun tak tahu, kau pun tak tahu. Betul. Just keluar saja. Sebab itulah kita punya agama kita ni memang mengajar kita kalau kita marah sangat-sangat jangan layan pun, keluar je. Kan gaduh macam mana pun kat rumah diam je. Sebab punca segala benda ni terjadi dan keadaan yang terjadi dekat orang sebelah sana tu pun sampai membunuh semua ni sebab sifat amarah Betul. yang Betul. kita lost. So, Bila mesti marah tu yang susah kontrol lah. Kita tengah makan diam-diam, tiba-tiba kau makan benda tu macam tu. Ini, kau ni ejek aku ke? Mesti kau marah kan? Mesti kau gaduh kan? Jadi kau dah tak percaya dia. So kau akan ambil balik paku tu dalam tangan tu. Kat sini lah. Okay, Faham tak? Faham. Ni permainan dia. Faham. Ni permainan dia. Kau kena dengar betul-betul. So, ni permainan dia. Tapi, aku tak. Kita orang keluar. Dan kita keluar pun tak ada cerita pasal kepala ayam ke, hati ayam ke. Tak ada. Ambil apa dekat tempayan tu air, basuh tangan, pakai sabun sikit, gerak. Gerak. Sampai sana cerita lain. Memang tak ingat. Tak ada cerita pun. Tak ada Biasa cerita benda yang terjadi macam ni memang tak ingat nak cerita. tak ada cerita apa-apa pun. Tak ada. Balik ke, dia ambil hantar gambar. Nanti kau hantar gambar tu. Jak tu semua daripada ustaz. Nanti ada ustaz nama saya ni. Ambil lah. Nanti apa gambar yang boleh boleh. share tu share lah semua. Boleh. Tak ada Paku. masalah. Baik. So gangguan ni yalah benda ni datang mungkin dihantar oleh seseorang tapi kita tak boleh jatuh fitnah macam itu. Betul. Kita anggap je sebagai inilah ujian kita. Ujian. Ujian kita di mana kita nak menilai seorang sahabat kita yang berada di hadapan kita. Okey, setiap benda yang terjadi tak pernah ada kebetulan. Betul. Betul. Kalau kita nak kena rasa lah. Betul. So terima je lah. Kita pun tak cakap kita orang baik je. Betul. Tak ada Setiap benda perjumpaan atau sebagainya semuanya ada sebab. Betul. Okey, itu dia cerita paku yang dah berapa lama punya kisah Datang tiba-tiba kembali balik paku tu. Okay, pasal yang paku tu kan, Jan boleh relate. Sebab ingat tak yang Jan cerita pasal Part 3? Yang pasal, cincin datang balik tu. Part 3 kan?
Part 3 Sembang Seram yang Jia cakap cincin datang balik. Okay, Jia ada cincin. Bukan Jia ada lah. Benda ada dengan Jia ni. Itu daripada ribu-ribu tahun lah. And tak tahu macam mana Datang balik. datang dekat Atuk Jia dulu, arwah Atuk Jia. So Atuk Jia, dia ada banyak orang tu datang untuk jual cincin. Atuk Jia pilih yang itu. Lepas tu Atuk Jia kata orang tu kata, oh ini kepunyaan seorang puteri. Nama puteri tu sama yang nama yang ni. Okay, so kita orang pergi berubat dekat Langkawi. Ayah Jia tahulah nama ni. So ayah Jia bagi tahu dekat arwah Atuk Jia. So arwah Atuk Jia, Syam, ambil je abah punya kotak tu. Kotak dia simpan barang-barang antik dia lah. Keluarkan satu cincin. Dia ambil cincin tu. Ini kepunyaan yang ada dengan Jia tu. Oh ya, sama. Yes. Lepas tu, okay, cerita ni 2011. Relate 2010, 2011 macam tu. Tahun lepas. Bapak, sebab arwah Atuk Jia dah meninggal, bapak Jia bawa balik satu benda antik lah. Tapak sirih. Tapak sirih banyak. Tapi tak pernah buka pun. Tapak sirih siap dia punya tu semua lah. Bulat-bulat semua. Tembaga. Yes. So tak pernah buka pun. Tiba-tiba Jia rasa nak buka. Jia buka cincin tu. Kat dalam tu. Dan Jia tahu itulah cincinnya. Sebab Jia pernah dengar cerita je. Sebab mak Jia tak pernah daripada Jia tahu cerita tu, mak Jia memang tak pernah bagi ayah Jia bawa cincin tu dekat sini. Dekat kita orang lah. So tiba-tiba Jia buka, Jia nampak satu cincin warna tu. So Jia macam, ni ke yang aku punya tu? Dia try pakai. Memang ngam-ngam jari Jia. Dia macam, tapi dekat cincin tu ada macam darah lah, warna merah. Tak tahu lah tu apa, tapi memang melekat dekat situ. Dia punya tumpukan darah. Yes. Memang melekat dekat Dulu dia pun punya. memang ada. Dulu apa? Waktu dulu ada memang ada tumpukan darah tu tak? Tak ada lah. Tak tahu. Waktu datang je ada. Sebab Jia tak pernah nampak. pernah nampak. Itu first time. Tahun lepas tu first time Jia tu. So Jia macam, yang inilah. Dia terus cabut sebab Jia dah rasa lain. Cabut, dia simpan. Dia bagi tahu ayah. Dia pun tak tahu dalam tu sebab dia tak pernah buka benda tu. Ni rare. Ya. Tu bila Jia dengar tu Jia macam, Ya, barang datang. dia datang balik. Dia datang balik. Bila dia berkenan dengan kita, dia datang balik. Ini benda betul je. Tu yang Jia macam, Itu aku tanya tu. Kau ada apa-apa macam benda-benda terjadi? Macam dia banyak agak benda-benda terjadi. Kalau kita nak cerita pasal barang balik ni memang banyak. Cuma yang paku ni memang sangat tertarik je. Sebab benda ni dah ditanam. Dah ditanam dan saksi yang tanam tu bukan seorang. Yelah. Okey, tengok Tok Ketua. Tukang gali kubur. Lepas tu dengan yang orang yang catik-catik nombor tu semua, nombor kubur kan, berapa lot tu tu semua ada 3 orang. Dia yang tanam. Gila lah. Dan bila datang balik tu pula memang dah siap ada dengan tanah-tanah. Memang. Seolah-olah memang macam keluarkan balik. Dan kalau betul-betul packaging, mesti ada nombor parcel semua. Tapi tak, dia just Tak disalut ada dengan tanah apa semua tu. salut dengan macam serban punya kain hitam. Itu je dia campak. Dia campak dekat Sebab tu dia cakap kau ada order ke? Kan ayat dia pertama sebab ni barang ni macam pelik je. Sebab dia orang Sabar je sabar. tak ada macam faham tak? Sebab dia tak Dia pernah sebab lagi. relate. Lagi yang semangat macam dia aku boleh jadi. Yelah, benda tu kita, that's why kita cakap pengalaman yang dikongsikan oleh orang yang datang, audience yang datang adalah pengalaman beliau sendiri. Betul. Bukan dia nak tokok tambah untuk apa. Betul. Apa siapa orang bagi 15 juta, 20 juta untuk tipu. Tak ada. Ya. Contoh, ini adalah pengalaman yang kita kongsikan sebagai sahabat je. So kalau korang nak paparkan, itu hak sebab kita dah serahkan cerita ini pada kau. Yeah. So itu adalah pilihan kau nak pamerkan ataupun nak ni. Jadi sesiapa yang melihat dan sesiapa yang mendengar, mungkin dalam 1000 orang 900 orang mengalami benda yang sama. Betul. Yang 10 orang yang konon tak pernah terjadi bersuara. Konon. Konon. So tu dia. Ya. Itu dia. Ya Allah, first cerita pun dah seram dah guys. Dia dah macam faham tak? Dia tadi dia macam masa dia nak masuk dah. Sabar. Jangan Bukan tak masuk maksudnya. lagi. Kini pula aku. Aku dah cakap pasal aku suka. Dia macam, faham tak? Oh, ya. Sebab dia tak Faham pernah lah. Relate kan. ada cerita ni. So betul lah Jan nak jadi host ni kan. Nah, Dia betul. dapat dengar cerita. No, maknanya Benda dia tu- masuk dalam cerita. Yeah. Tapi jangan terlampau masuk. Tidak. Jangan. Korang pun jangan terlalu Sebab ada taksub. yang saya potong apa yang terjadi sebab yang bagi air bini dia kan. Dia hantar gambar makanan dah okey kan. Tapi ada sikit yang memang terjadi yang aib bini dia.
kita tak nak cerita. payah. Mungkin boleh bagi sikit. Bini dia waktu Ustaz ambil gambar dan dia hantar gambar bini dia tengah bercangkung kat atas Astaghfirullahalazim. dapur air. Astaghfirullahalazim. Dia hantar gambar macam ni. Saya boleh nampak. Dia hantar macam gitu je. So dia hantar macam ni satu. Lepas tu bini dia air tengah jalan kan dapur satu tungku tu kan. Bini dia macam tu. Jom kita kita relax dulu. Kita rehat dulu. berehat sebentar. Kejap. Kembali selepas ni. Okay guys. Okay, bye. So, welcome back to Seram ke Tidak, guys. Semangat. Semangat, weh. Ini yang kita mau. Yes. Yeah. Jihad Syam. In the house. In the house. Korang. Sekejap. Jihan masih tak boleh brain lagi dengan cerita tadi sebenarnya. Tapi, kita okay. Sekarang ni, depan kita dah jom. Apa benda ni? Weh. Kan? Jihan suka saya. Tak, masalahnya baru episod 1 ni. Ish, come on. Episod 1 dah ada sponsor. Kan kita cakap kita nak base memang semua. Yeah. Ini ada buktinya. So mana-mana yang dia orang punya sponsor, Kita tarik. Siapa nak sponsor seram lagi? Sponsor kita orang? Sponsor kita orang. Sebab ini bakal mengebum tak lama lagi. Lepas tu Jihan perempuan, so macam-macam lagi boleh masuk. Perfume, makeup. Setiap minggu Jihan makeup pakai apa ke? Betul. Selendang Sambil tengah podcast sambil makeup apa semua. Dah cerita benda lain. Ni benda apa? sorry. Okay, sekarang guys, siapa yang tak tahu guys? Bidaura. Mr. Adam pernah try tak Bidaura? Safa baru tunjuk dia punya sampel. Sedap. Oh, okay. Ni baru dulu. Ni Dia baru ada ke? dua. Yang ni yang keluaran baru, memang Baru, edition Sembang Seram. Itu Crimson Love. Ni Crimson Love. Yang Jihan tengah pegang sekarang ni Fearless Soul. Sedap Bau yang ni pula. Mungkin Jihan boleh selit sikit. Macam Jihan pun sebenarnya Baik sedap ni. Sedap kan? Jihan guna yang Jihan beli memang yang tu. Yang ni lah. Jihad dia memang pakai amalkan benda ni. Jihan memang pakai daripada dulu. Benda ni bagus dia apa tau? Bila contoh kau explore pergi tempat-tempat yang kita pun tak tahu apa semua. Betul. Kebanyakannya bila ada benda ikut apa semua, kalau pergi berubat kena buat apa? Mandi Mandi bunga. Betul lah. Mandi So bunga. untuk macam contoh takkan setiap hari kau baru pergi hutan belakang rumah kau terus nak pergi jumpa Tok Momo nak apa. Berubat kan? Tak pakai macam Momo tu. Jangan jumpa aku Takkan pula. nak jumpa dia terus. Ini tak faham. pakai je. Faham. Ini saya pakai. So Pergerakan dalam ni ada 7 jenis bunga. Yang mana dah ambil ekstrak bunga tu dah campur, dah campur dengan ada bahan-bahan kat dalam ni Bahan-bahan lagi. Bahan-bahan Korang panggil bidara. Minyak bidara. Bidara betul, campur dengan 7 bunga dan adalah macam-macam bahagian dalam apa salah satu yang ni limau ada, lemongrass. Copolymer ada betaning Lemongrass, ada. kaffir. So benda-benda yang ada argan oil, ada Semua benda-benda yang bagus lah. henna pun ada dalam ni. So, benda ni Mr. Adam, kalau contoh rumah tangga tengah retak ke dengan pasangan, partner asyik nak bergaduh kan. Macam kau aku lah. Macam kita kan, asyik nak bergaduh kan. Kan kahwin pula. Pakai Kahwin kahwin dulu. cakap gaduh-gaduh kahwin kan. Habis Jangan gaduh. macam mana pula dengan orang yang dah kahwin gaduh-gaduh lagi? Inilah dia ubatnya. Kahwin lagi. Jangan. Berani ke? So inilah ubatnya. Betul. Ini inisiatif. Yes, Betul. jangan percaya. Kita kena apa? Ikhtiar. Betul, Ya, ni kalau daripada pandangan saya Tajuk yalah macam saya selalu keluar masuk hutan dan yalah kita perlukan barang-barang macam Betul. ni. Ya, kita bukannya fikir benda ni akan ikut kita, akan mengganggu kita tapi kita ikhtiar sebab kita hidup ni bukan seorang. Betul. Dia satu lagi bukan pasal gangguan je. Bukan. Kadang semangat tak kuat. empower lah, Kadang empower. asyik macam asyik takut-takut, overthinking, anxiety, depressed, semua boleh pakai. Yang Fearless Soul Yang ni ada Fearless Soul.
Diorang ada perfume juga ni. Yes, ada juga perfume. Sebab apa? Bila dah pakai sabun, sabun punya wangian tu tak tahan lama. Dia kejap paling kurang pun 12 jam. So nak lagi lama top up yang ni. Dia boleh jadi 48 jam ke? Kalau tak mandi lah. Kalau mandi, hilanglah baunya. Tapi nice lah. Dia cuba rasa. keluarkan perfume juga Perfume, betul. Miss Adam suka. Baik So guys, tu Bagus lah ni bos dia ni ini at Sembang Seram punya lah. So Alah, guys, alah. Sembang Seram Edition. untuk diorang mana yang nak dapatkan sabun ni ataupun wangi. wangi shoot. Ya. Weh, jap. Kau kat ni yang ni. Wangi, Wangi. Try bawa ini pula. ni wangi gila. Boleh spray tak? Boleh spray tak? Boleh. Okay, dah. Dia punya bau tu macam Nice lah. macam tu. Kan? Sedap kan? Yang ni kan tu sedap. Just ke ni. Yang ni, Just ke yang apa ni, Fearless Soul ni. Ni favorite. Ni sedap lah. Ni. Itu Itu lagi sedap itu apa? Crimson Love ah? Adi Ini pun hitam. suka yang ni lagi. Yang hitam. Yes, ni. Sebab dia macam manis-manis sikit. Oh. Dia ada Yelah. Dan dia additional pun ada berry kan. Dia bau berry, betul. Ni Ya, sedap. betul. Korang beli black. Goji berry. Hitam, Dekat hitam, sini hitam. dia tulis sprays on neck, Kita keluar mata. ears and paws. Dah kau cakap baca. Menyesal pula aku try baca. Okay, tadi je. Dan ni dia banyak ke macam bidang. Paling senang dia tulis kat bawah tu feel the magic. Feel the magic. Yang ni dia bau cherry sikit guys. Sedap. Sweet. Saya ada pun suka yang tu juga. Yes, yang hitam lah. Gunalah sebab Jas sendiri pun memang guna. Yes, Benda wangi. ni memang bagus. Dah habis dah 2 botol ke 3 botol yang ni. Jangan guna yang ni. Betul. Sebab dia buat dia rasa tak lesu, tak lemau dah lah. So benda ni dia boleh juga membantu naikkan aura kita kan, selesaikan apa masalah-masalah anxiety apa semua ni. So boleh dapatkan benda ni. Kat Yes. mana nak dapatkan benda ni? Dekat Bidara Official lah. Ya, dan juga TikTok shop. Korang boleh pergi kat beg kuning. Betul. Ada kat situ. @Sembang Seram. Betul. Beli So, guys, Sembang Seram punya edition. Thank you to Bidaura. Bidaura, Yes. sponsor podcast kita episod 1. So kalau kau nak dapatkan, mana yang kat sana luar semangat, kurang semangat apa semua, kau boleh dapatkan. Kita Tolonglah. ikhtiar, kita ikhtiar. Betul, betul, Ikhtiar, kita Okay? ikhtiar, insyaAllah. So, settle. Settle. Next, kita Next. pergi ke Mr. Adam balik. Tadi satu cerita tau. Satu cerita pun nak dekat sejam lah. Ya. 20 minit. Tapi Satu memang cerita dia. gila lah cerita dia untuk first episode. Bukan gila cerita, lah. bukan cerita dia je gila. You pun dah gila dah tadi sikit. Oh, sorry. Nasib baik. Nasib baik korang ada, Okay. So, Mr. Adam. Okay. Kita sebelum nak pergi ke cerita kedua, ada cerita kedua kan? Betul. Okay. Nak tanya sikit lah. Boleh. Pasal Mr. Adam kan. Sebab ada tengok satu, Mr. Adam pergi explore gerabak. Oh. Gerabak kereta api. Dia lalu gerabak tu, dia bunyi. Aku memang setiap kali kalau member ke apa, aku akan tunjuk episod kau tu. Yang gerabak tu. Kalau nak tunjuk macam mana misteri. Kenapa? Mana? Tahu gerabak kan? Tahu. Okay, gerabak lama, dia masuk dalam tu, dia buat video semua. Tiba-tiba sekejap lagi ada bunyi. Wow! Tung, 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 tung. Atas gerabak. Ya. So tu aku ada curiosity aku nak nanya kat kau kan pasal kisah tu. Waktu yang kau rasa wah, jerit tu. Dia suara tu macam mana, dengar kat atas ke atau Kalau daripada audio dia observe. Dia tangkap suara yang dengar trigger yang kuat je kan. Dia tak dengar yang soft. Dia sebenarnya sebelum benda tu berbunyi aku pun tak tahu, wallahu alam itu mawas ke apa. Kita boleh letak dia sebagai mawas. mawas? Mawas ni apa? Mawas besar lah, orang besar. Mawas ni macam beruk Binatang lah. lah. Binatang lah. Beruk macam beruk Beruk yang betul binatang lah. Beruk lah tu, beruk binatang lah. Dey, lah. Dah lah, maksud betul-betul binatang ke binatang jadian? Binatang Tak, jadian ke? maksudnya kita anggap tu lah. Dia anggap tu. Tak tahu apa tapi dia anggap Dia je macam ni betul Jo, lah. macam ni Jo. Okey, kita cut to short benda ni So Okay. benda ni sebenarnya dikeluarkan penerangan ni pun dikeluarkan oleh orang pihak yang KTM ni lah, orang-orang yang memang Okay. buat gerabak semua ni. Dia cakap benda tu kalau kau lari ke atas tu pun ni bukan macam filem Hollywood. Dia bukannya tegak. Dia ni. Dan benda tu kalau contohlah kalau kita orang nak cakap kita gimmick benda tu semua, risiko nyawa. Kalau jatuh, bawah tu semua batu kerikil. Pecah kepala orang. Betul. So kita fikir benda tu adakah itu orang? Adakah itu benda
binatang. Kita letaklah binatang. Janganlah semua benda kita nak cakap Weh, menghancurkan. binatang pun tak, orang pun tak tu. Yes. Mana ada orang dekat betul. atas Dia gerabak punya boleh bang- ketang, Dia ketang. jauh. Satu lagi, langkah dia jauh. Yes. Oh. Besar, Tong. besar. Tahu-tahu Besar dah sangat. senyap Besar ah. sangat. Oh. Sangat Dia besar. langkah macam pum, pum, pum. Yes. Dia macam lompat jauh tu, lompat jauh. Tahu. Sebelum nak lompat jauh tu kan orang tang. Macam tu Tak, langkah maksudnya dia. memang Mr. Adam dengar daripada jauh lah bunyi tu. Ya, saya dengar daripada awal dia punya datang tu memang daripada awal lagi. Dok tapi tu yang macam bunyi apa ni? Bunyi apa? Bunyi apa ni? Oh. So dia Itu yang memang kau pandang situ, pak warna hijau. ya macam sebab dia punya vibe gerabak ni kan dia compact kan. Dia memang sebab dia bising tau dekat luar. So orang yang menggunakan dia tu diorang nak reducekan sikit benda yang kuat tu. So dia ada sound absorb tau. So daripada luar punya bunyi pun tak boleh dengar. Sebab kalau korang dengar reel bergesek macam Sakit. orang Sakit. orang dekat dalam nak selesa, tak Betul. selesa lah. So dia ada satu dia punya soundproof tau. So soundproof dia tu lah. Jadi benda tu sebenarnya lagi kuat daripada yang korang dengar. Oh, ya. Lagi kuat gila. So Supposedly lah. dalam tu memang bunyi dia kuat gila lah benda tu. Wih, itu menyeramkan doh. Nanti kalau mana korang tak tengok lagi, kau boleh pergi kat official Mr. Adam official Boleh. YouTube. Nanti kita Oh, letak dekat sikit dalam klip tu Ya. kat sini kan. Ya, letak gerabak tu pun diorang salah faham. Gerabak tu sebenarnya ada dekat Perak dan dia dibeli oleh satu VVIP. Okay. Jadi dibawa datang ke Johor. Dan dia berhenti dekat satu tempat atas sebab-sebab tertentu. Yalah, ada satu VVIP ni, yalah dia kalau nak pakai dia tak boleh ada orang mati, orang terbakar, semua tak boleh. Jadi gerabak ni ada mengalami satu kemalangan. Okey. Di mana ada satu penumpang yang mental bakar diri dia di dalam tersebut. Dalam gerabak tersebut. Dia bakar sampai dia ketawa. Dia dah terbakar tu di jalan. Sambil ketawa. Dia kata tu. Tapi sakit lah. Last kali dia flat. Dia mati. Cuma dia tak mati dekat dalam gerabak tu. Dibawa ke hospital. Dia terbakar seluruh badan. So dia meninggal ke hospital. Tapi benda tu Tapi pun tak boleh. benda- Korang faham lah. VVIP ni they have their own Betul, punya betul, prinsip kan. So tak boleh. Jadi benda tu terbengkalai kat sana lama. Jadi bila datang balik kat situ ada sesuatu yang berlaku. Dia benda tu okey, gerabak dah tak ada. Tapi kesan yang kita nampak tu dan kita rasa tu masih ada. Oh, faham? Jadi bila dapat masuk lalu belakang sebab ada construction kat situ boleh masuk lah, masuk balik tengok. Nampak serpihan-serpihan macam daging-daging hancur semua kan. So macam apa benda ni Sekejap sebenarnya? ya tunjuk kat you. Daging hancur. So apa benda sebenarnya kan? Ni daging orang ke apa ke? Tak, tapi macam flesh, macam Yelah. daging kering je kan. Macam dan dengarlah satu benda lagi, ngauman yang kuat daripada sebelah belakang ada tu. lagi? Ada wah macam gitu. Dalam video tak ada? Tak ada. Dia dengar tadi yang kita tengah duduk tu. Siapa yang dengar yang kita duduk kita cakap tu burung kot. Apa tadi ada kan dekat bawah, ingat tak? Dekat bawah kita ada dengar bunyi macam binatang. Oh, macam tengah tukar baju kat Apa time benda tadi. tu? Time tu korang kat bawah. Kan kita ingat monyet tapi orang kan. So bunyi dia lagi tu cuma lagi Nyaring. garang. Oh. Dia lagi kuat tau. So tapi Macam mana bunyi dia? besar. Dia macam wuk wuk macam tu. Macam monyet pada kita tengok Oh ni monyet kan. lotong. Kita ingat macam tu. Tapi yang ni dia memang sama macam dekat atas gerabak sebelum. Jadi gerabak dah tak ada. Kau masih ada. So maknanya bukannya gerabak tu yang Ya, seram. betul. Apa yang ada kat situ. Yang ada kat Tempat situ. tu. Weh, tapi dia marah betul loh that time oh. Rasa. Gerabak tu kita nak tolak pun kalau kita 50 orang pun tak boleh goncang. Betul. Tak boleh goncang. Korang tak percaya, jom kita bawa. Kita buat satu test. Tak, bukan gerabak original. Pergi goncang kejap. Maksudnya Tengok korang gerabak tangkap yang- tak kena tak. Tak boleh. Dia tak boleh Betul, gerak betul. sebab dia ada magnetik dia. Dia ada elektrik. Benda tu berjalan sebab elektrik. So dia ada geseran dia, ada elektrik dia. Kejap. Kalau aku nak pergi gerabak tu boleh? Gerabak tu dah tak ada tapi tempat tu aku boleh bawa. Oh, waktu Mr. Adam pergi ni gerabak tu tak ada. Dah tak ada dah. Yang kali kedua ni pergi dah tak ada gerabak tu. Cuma tapak tu ada. Kita boleh pergi. Sebab dekat belakang gerabak tu orang tak tahu apa yang ada. Nanti aku tunjuk Okay, kau. baik insya-Allah. Johor. Johor. Kalau pergi ke Johor tu. Daripada Perak gerabak ni dia ada banyak. Dia ada total ada 54. Tapi yang tinggal tu 24 saja kat sana. Dekat Kok tu. Faham. Okay, baik. Right. Good. So, Mr. Adam, Terjawab, kita terjawab lah sikit curiosity tu. Cerita kedua, Mr. Adam Okey. yang nak sampaikan. Cerita kedua ni, saya pergi ke satu hutan belantara lah, hutan simpan. Dan atas satu tujuan, kita ada mencari satu barang yang hilang di sana. Saya bersama dengan tim kroni MRA 5 orang, owner tanah 5 orang. So total ada 10 orang. Terus masuk ni.
Okay. So Total ada 10 orang lah. So daripada kroni MRA ada 5, daripada tim owner tanah lah. Tanah tu diorang bayar premium. Tu kat Malaysia lah. Dekat Johor lah. Dekat Johor. Dekat Johor. So ada tanah diorang ni. So diorang ada beberapa tanah yang dah memang diorang marking lah untuk diorang punya. Diorang nak bersihkan ke apa ke tu. Tu tugas kita untuk mencari sesuatu lah dekat sana. Barang yang mungkin diorang pakai dan jatuh kat situ lah. So kita pun memang suka main hutan. So memang So ada mission lah pergi. ada mission kita pergi cari sesuatu lah kat sana. Senang cakap, saya cakap sini lah, kita cari satu pokok buluh lah. Ada satu tanda, ada satu pokok buluh. Jadi dalam mentaliti semua tim, kita memang akan fokus cari pokok buluh. Okey, pokok buluh tu sebagai tanda tempat tersebut. So mulalah eksplorasi kita, turun daripada kenderaan semua. Tim-tim kami ni, saya pun tak cakap tim-tim kami ni tim fit. Kita tak cakap, tapi kita tahu tim kita orang ni memang dah biasa. Sebab saya punya PA tu dia tak biasa main hutan. So itu adalah pertama kali dia letak kaki dan tangan dia dekat hutan. Tapi nak macam mana kau nak sangat kan? Betul. Aku bagi kau lah. So kau kena rasa lah ni barang. Sebab nanti bila kita suruh dia buat video, dia cock out. Sebab dia tak ada dekat location. So kau ikut. Jadi dia bawa bag semua. Dia kira pengalaman pertama dia lah. Budak kosong masuk hutan belantara. Ni kita punya cara. So kau ikut lah. Ikut jalan-jalan. So tim daripada sebelah sana, satu orang ada badan dia agak besar sikit. Tapi sebenarnya yang saya nampak berbeza dengan apa yang orang nampak. Okey, dalam perjalanan tu dia dah tahu kita nak pergi cari sesuatu kat dalam tu. Dia dah tahu. Dia dah tahu dah. Jadi kawan kita ni, dia gunakan kawan kita ni. Bayangkan daripada kereta parking dekat tempat yang tadi solat, sampai ke sini dia dah mengah. Mengah rabak punya. Dah nafas ni. Tapi apa yang daripada mata kasar, mata nampak ni, ada yang berdiri, bukan berdiri tu, wow, dekat bahu ni dia berdiri. Kaki ni kat bahu macam ni. Bukannya dia peluk lagi, kaki Memang tu kaki dia berdiri betul. dekat brother tu. Kat brother tu. Jadi saya tengok muka tim saya tengok brother ni. Jom ni sebelum masuk kan? Sebelum masuk, belum sampai lagi dekat kaki bukit. Ini baru nak gerak tau. Baru nak gerak, dia baru kelapa sawit baru masuk hutan. Nampak betul Berdiri. jelas ke yang berdiri tu? Berdiri, dia berdiri tegak macam ni. Apa Sebab dia kita nampak badan dia makin lama macam ni. Dia macam makin bongkok macam ni. Dia macam sakit kat sini. Yang berdiri tu apa tak tahu? Dia tak toleh ke kita. Sebab brother ni macam gini ada jalan kan. So, macam alamak, benda ni ikut dia kan, kan. Sebab bodoh je lah. Bang okey bang Jadi kita ni tim kroni MRA ni dekat belakang. Kontrol brother ni, takutkan pengsan ke apa. Kita kawal lah. Jadi tim-tim yang lagi 4 orang tu dah jalan depan. Owner tu semua dah jalan lah dengan dia punya budak-budak dia. So kita cover sampai nak sampai kaki bukit. Dia naik semua. Naik, dah jalan dalam 15 ke 5 km macam tu dah jalan. Dia dah rabak. Dia dah memang tak boleh langsung nak naik. Dah letih dia babi. Benda yang satu benda pelik je. Kawan pakai bayonet tau. Bayonet ni apa senjata kita masuk hutan ni. So dekat situ ada 3 klip. 1, 2 dengan 3. So kalau nak bawa keluar kita kena sentak, cabut bayonet tu. Kena sentak Kalau kau tarik macam ni dia lock. So benda tu depan mata semua orang. Mr. Adam tengok, aku tengok ada lagi tak? Okey, tutup. Dah. Bila brother ni cakap dia dah tak boleh, kita duduk. Kita berhenti lah, bagi dia duduk je, ambil nafas lah, tengok atas semua kan. Pergi ambil autan supaya jangan stres lagi. Bila kena gigit nyamuk, dah lah kau penat, kau kena gigit nyamuk, agas gigit kau, jadi kau lagi depress tau kat situ. Ambil autan bagi kat dia. Dalam perjalanan ambil autan tu ni ada ni kat tangan ni tau, langgar lagi ni. Ambil autan bagi kat dia, bayonet dah tak ada. Semua orang nampak. Kawan angkat balik, bayonet dah tak ada. Bang, bayonet saya hilang. Depan mata Abang Atan memang nampak kawan klip. Kawan klip depan dia, kawan tekan ketak. Dia klip dia jenis klip pin tau, macam seluar jin Levi's lama tu kan, pin tu kan. Macam tu. So Tahu-tahu hilang. Bayonet tu hilang. Betul-betul hilang depan mata orang semua. Okey, dah hilang, dah diam lah. Kita pun dah biasa masuk hutan, barang memang dia akan ambil. Dia berkenan dia ambil. Dia ambil satu barang. Dia mesti ambil. Dia berkenan dia parang dia ambil. Macam tu. Okey, kalau betul barang tu jatuh time kita berjalan. Okey, brother ni dia tinggal kat situ. Kita ada misi. So kita bagi dia satu walkie-talkie dan kita suruh dia baring dekat pokok yang besar lebar, sandar. Supaya kalau apa-apa jadi dia boleh halang lah dari serangan. Okey. Waktu jalan-jalan satu brother ni cakap, "Weh, buat apa kucing tu kat sini?" Dia tegur. Kucing, dia cakap kucing. Depan mata saya kucing, saya tengok anak rimau. Dekat belakang anak rimau tu mak dia tengah tengok.
Jadi semua orang tengah cuak Ini hutan belantara, bukan tempat kita, tempat dia. Ni gunung lah, dalam gunung. Gunung. Ini tempat dia. Jadi okey, nampak dekat situ dah ada gangguan yang mengganggu kita daripada kita cari sesuatu kat sana kan. Okey. Jadi semua dah makin rapat dan pegang parang semua kat tangan, semua dah jalan. Bayangkan kita tak jumpa pun tempat yang sepatutnya kita jumpa. Kita bawa owner, tapi owner pun mata digelapkan. Dan yang paling menarik lagi, mata kami semua dah ditutup supaya tak akan nampak pun pokok buluh. Kenapa saya cakap macam tu? Okey, selepas itu semua kita berjalan 4 jam ke 5 jam perjalanan naik turun bukit dan ini baru naik. Belum turun lagi 5 jam. 5 jam. 5 jam lagi. Ya 4 Ya, jam, 5 jam betul. balik. Pergi balik dah berapa? Dah 10 jam. Settle semua turun. Tak jumpa lah pokok buluh. Pergi sini naik lintis bawah naik Satu pokok buluh tak jumpa. tak ada jumpa. Pokok buluh dia senang je nak nampak. Dia betul akan dia akan terjuih macam tu je. So kita memang senang lah nampak pokok buluh ni. Tapi tak ada. Tak ada seorang pun tim kita dan tim sebelah nampak benda ni. So kita pun dah nampak batu tanda yang sepatutnya ada pokok buluh, tak ada. So pusing-pusing. Last kali kita orang cakap ambil keputusan, dah risau dengan sahabat kita yang berada tu dekat sana. So kita pergi ambil dia. Nak pergi ambil dia. Jadi kita orang ni rintis jalan yang tak ada track. So ini kan hutan simpan. Hutan simpan akan ada ruang-ruang hiking untuk malim semua. So daripada sebelah ni yang tak ada hiking, kita pergi ke tempat yang ada hiking. So kita waktu turun nak mencari dia tu, kita nampak ada family datang. Ya, ada orang jalan. Dah hiking lah. Bukan. Orang hiking tak mesti pakai kasut. Ini kaki ayam. Serius lah. Orang asli Tak, pun tak buat kerja tu. Waktu kau nak turun, Waktu tiba-tiba kita ramai. turun tu, Meriah. Waktu kita turun, diorang ada satu batu sepadan, ada batu macam batu. Batu tu cantik, ada gambar saya bagi. So dia keluar daripada batu tu, jalan. Ramai. Ada 5 orang. 3 budak, 2 dewasa. Jalan. So kita tengok gitu je lah, bawa bodoh je lah. Turun lah. Kita anggap faham tak? Orang lah. Orang lah, hiking. Tapi bila toleh balik, wah, kaki ayam. Kaki ayam jalan pun sap hilang. Pakai baju? Pakai baju biasa. Macam biasa je. Semua pudar lah. Dia tak terang macam kita hitam, pekat. Tak, dia pudar je semua. Baju-baju dia macam apa putih-putih kuning gitu je. Okey, betul. Normal macam kita, tapi dia tak toleh kita lah. Kalau orang normal, Mesti tengok. buat apa bang? Mesti tegurnya. Betul. Kalau kita pun akan ada rasa nak menegur. Tapi orang depan semua tak tegur. Yang tim depan tak tegur, tim kita orang yang nampak. Tak, diorang jalan senyap. Senyap kan, macam pijak ranting tu pun tak bunyi kan. So kita dah faham lah orang ni orang ringan, kita cakap. Kita panggil orang ringan. Orang So pijak ranting pun tak, kita pijak ranting pun kalau jihad pijak ranting pun bunyi kan. Ini orang ni kalau pijak besar-besar macam kita pijak tak ni. So kita faham lah ni ada orang yang tak bagi kita cari sesuatu kat dalam tu. So bila balik turun jalan yang lain semua turun. Okey. Tim lain nampak tu nampak tu. Ni dah jumpa dah. Pokok buluh tapi dekat bahagian bawah. Bayangkan dia cakap dia orang dah nampak tak pokok buluh. Ni tim kita orang ni. Tak nampak pokok buluh yang dia cakap tu. Saya cari rekod sana, rekod sini, tak ada pokok buluh. Tak ada pokok buluh. Kita macam kan ni beria kan, nipu ke apa. Tapi tak apa, kita buat bodoh, kita penat. Turun lepas tu ada satu ular tedung selah. Ular tedung selah dia dah halang. Lepas tu dia nampak kita, dia turun balik, dia masuk kat sungai balik. Dia tak kacau kita lah. Dia tak kacau kita. So balik kita berbual. Ada 3 atau 4 ekor lembu yang tengok kita macam nak sondul. Lembu ni punya perangai, bagi lantak engkau lah. Aku makan je. Dia tak kisah pun. Gila lantak engkau lah, kau nak tak golek ke apa dia. Tapi ni macam ni. Kalau seko tak apa, semua tengok kita orang. Dah kenapa pakai baju merah ke kan? Lembu nak sondol ke? Tapi Semua tak. lembu tengok kau. Semua tengok je kita macam memang nak tunggu attack tau. So okay lah, buat bodoh lah. Yang kita orang ambil kereta, naik balik. Okay, dekat satu jalan ni nak balik ni memang ada banyak pokok buluh tau. Aku kawan banyaklah pokok banyak tak, maksudnya kawan tahu tempat kawan ada banyak pokok buluh. So kita kan tahu tadi kan tengah cari sibuk pokok buluh kan. So kita cakap dah, macam mana nak cam pokok buluh aja. Aku pergi tengok kat tempat aku ni. Kawan jalan sepanjang jalan tak jumpa pokok buluh. Dekat tempat yang kawan punya tempat tu pun tak ada nampak pokok buluh. Padahal tak sebelum ada. tu ada. Padahal Melambak cakap bila pula ada potong kan. Balik rumah mandi semua. Tak cakap apa-apa, dalam geruk diam je lah. Balik mandi tenang. Mandi tu memang berat lah, macam ada sesuatu lah. Tapi buat bodoh hutan dia. So mandi semua, keluar balik tengok pokok buluh tu tercacat relax je.
So kau nampak tak? Sebenarnya dia memang halang kau, dia tutup mata kau. So inilah benda yang terjadi selalunya. Kadang-kadang kita marking tau. Orang-orang lama marking tempat, dia akan cakap ada satu pokok besar, ada pokok ni. Betul. Tapi kita kena faham, dia berubah. Ya, betul kat dalam tu. Kat dalam tu memang tak Tak boleh boleh. expect apa-apa Dia lah. berubah. Dia jangan kau cakap okey aku dah biasa 15 tahun aku dah main hutan. 5 jam 6 jam bro. Tak Sesat. jumpa. Sesat. Selagi tak ada waste dalam hutan, kau jangan mandai-mandai. So, Dah so ada kita waste pun tak nanti cakap, okey. kita tak cakap kita ni hebat dalam hutan tak. Kami ni tim yang memang suka masuk hutan. Betul. Cuma kita Love tak akan nature lah. Love nature dan kita tak suka menyusahkan orang. So we know how to go in, we know how to go out. Kita cuba, tapi kalau kita tersesat pun tetap kita akan cuba untuk keluar. Sebab macam saya cakap dengan semua orang, kita ada orang yang menanti kita dekat rumah untuk kita balik, family-family yang tak nak lagi sakit kepala untuk fikir kita hilang. That's all. So ni sebenarnya kau pergi cari buluh untuk apa? Ada sesuatu lah kita Adalah, ni, tak boleh ada cakap. barang Tak lah boleh kita beritahu ni, lah. tak boleh. Bukan barang-barang lain lah, tapi adalah barangnya kita cari. Ada sesuatu lah, contoh letak je lah drone hilang lah, drone jatuh kat sana, kita tahu mapping. drone jatuh dekat buluh tu. So kita nampak drone tu, nampak pokok buluh tu je. Tapi ni sebab benda tu tak bagi. Tak So bagi. dia tutup. Tak jumpa je. Mata Betul je. dia Pokok buluh tu ada. Kalau kau datang Johor, dia akan bawa kau pergi tengok pokok buluh tu. Maksudnya jangan pokok lah. buluh depan Habis rumah semua aku tu. benda kau nak bawa aku ni. Bukan. Kau seorang je. Habis kau nak buat sapuan. Aku bawa jihad, nanti kita yang bersilat. Bawa je aku tak ikut. Dia macam kalau bawa Safwan takut. Kalau buat ni risiko. Tapi kalau tak- bawa jihad risiko tak? Tapi Jo, Kot. Risiko Jo, lah, ya, Jo, risiko tapi tu. Jo aku dah cakap dengan, aku tengah buat live kan. Dan kita tengah buat live, apa orang cakap, Safwan ni takut lah apa semua kan. Aku cakap dengan orang simple je. Kau cakap Safwan takut. Kau Korang tak, korang tengok dekat dalam TV dan juga phone korang. Siapa yang mengadap cerita tu? Safwan. Safwan. Dia yang duduk depan babe. Betul. Kita tengah cerita dia kat sini. So Betul. siapa sebenarnya? So tu aku cakap dengan ada orang. Safwan sebenarnya dia ada main character on this. Korang suka tengok dia takut. Dia berani. Dia berani. Dia, Aku tahu dia tak lah. adalah buat Dia tak takut. Dia tak buat tak In deeper. Yes, dia In deeper, memang macam itu. dia boleh harungi. Dia Sebab boleh. apa dia aku boleh cakap dia berani? Sebab banyak kes-kes orang dengar podcast, dengar cerita ni kat rumah tau. Dah rekod, lepas tu diorang dengar kena kacau. Ya, tapi Kau bayangkan Sapuan depan-depan. Yes, tu dia cakap. Berapa jengkal dia ni? Nanti aku menangkan dia. Aku angkat dia Wan kau nampak. Eh, So tu lah Yes. Jadi buluh. Oh gila lah Tapi buluh memang dia ada kena mengena Tempat kan. dia, tempat mainan dia. Memang, betul Kalau lah. dekat Casuarina, korang tahu dekat Ipoh kan, Casuarina Inn. Hotel Casuarina. Korang ada buat shooting Casuarina. Kasuarina, betul-betul. Sorry, biasalah kan, kampung kan, ayat lain Sorry sikit. lah. Casuarina. Casuarina Inn. Okay, so dekat Casuarina Inn ada satu kamera yang dicacak menghadap pokok buluh hutan. Okay. Dia mengembang macam ular tedung selah. Macam gini Oh pula. okay. So dia runcing macam tu kan. So benda yang terakam ni bukan benda fake ke bunda. Okay, kalau fake tu korang keluarkan lah, bawa keluar fake. Korang tengok betul-betul video tu. Itu adalah rakaman yang tak disangka-sangka terakam. Kelibat putih yang besar lalu. Benda tu tinggi macam tinggi tembok kat depan tu. Dia lalu gitu. Sebelum dia lalu ada bunyi suara. Macam tu, macam baby. Itu benda memang real. Itu bukannya tak cukup dah, tak payah nak pasang-pasang benda ni. Itu memang tempat dia. So dia keluar sebenarnya, kalau ikut orang kampung cakap, dia keluar daripada pokok buluh tu. Oh, Pokok buluh tu memang tempat dia. macam rumah dia lah. Sebab orang-orang kampung pun dulu cakap jangan main kat tu pokok Betul, buluh. betul. Ada hantu wek-wek, ada hantu ni. Banyak memang lah tempat nama-nama mainan tu. dia Itu lah. memang tempat dia. Sebab tempat tu paling redup. Kalau ular tolong salah pun dia suka kat situ. Oh Sejuk. Sejuk. Lepas tu pokok buluh dia ada bunyi dia kan. Itu wallahualam aku tak tahu. Tak dia punya Ada dia dia punya MT, tu. yes. Dia punya apa tu panggil buluh tu bunyi. Dia main geser dia ada bunyi. Dia geseran dia tu ada bunyi. Dia own punya song. Okay. Macam buluh perindu pun ambil kat pokok buluh lah. Buluh perindu wallahualam. Aku tak pernah tengok buluh perindu. Tahulah. Kan yang nama dia je buluh perindu. Nama dia je kot. Nama dia lah. Bukan ambil kat buluh kan. Kau boleh cut kot benda ni. Saja buat tanya. Bukan buat tanya. Saja nak tanya mana tahu ada depan. Bangang Mana betul channel ni. Tapi betul lah buluh perindu mana dapat kan. Betul. Perindu. Kita tak tahu nak kena tahu tu. Tak tahu. Kan? Betul tak? So mana korang tahu kat bawah, cuba komen kan. Komen. Buluh perindu ni daripada mana Saya dia memang tak dapat. tahu. Nak tahu juga kan. Diorang ambil pada buluh betul ke atau nama dia sekadar buluh perindu.
Okey, itu dia. Ya. Ui, lain macam Dia tutup mata masuk hutan. Jadi itulah sebab punca-punca kenapa seseorang ni boleh hilang. Boleh sesat, Boleh boleh hilang. Tapi sekarang memang tengah benda ni banyak tau. Banyak kes sesat ni. hilang, Ya, hilang, banyak hilang, terjadi. hilang. Sebab benda ni ada setengah orang anggap benda ni sebagai health. Dia punya healthy untuk dia Betul. pergi nature. Tapi ada satu risiko ni, kita tak cakap semua tempat tu tempat Betul, angker betul, kan, betul. tempat seram. Tapi alam dia kita tak tahu kat Betul, mana. kita nak kita jangka. kita bukan boleh cakap ni aku dah 10 tahun, 20 tahun, 300 tahun aku dah masuk hutan ni dan aku tahu ni barang tak ada. Kita tak cakap. Tapi sampai satu masa dugaan orang tu sampai, siapa kita nak membetikai? Betul. Okey. Apa-apa pun kita dengar kata Malik Malim. Malik Malim. Mr. General Malik. Malik. Dia cakap Malik. Malik. Dia cakap masuk tempat orang bawa otak bukan pisau. Ya, betul. Masuk tempat orang bawa otak bukan Bukan pisau. pisau. Yeah. Wow. bukan Malik tu. Malik Mr. General. Yes. Ada lagu dia masuk tempat orang bawa otak Ya, bukan pisau. Betul. So masuk hutan pun kau bawa lah otak. Kan? Boleh Bukan minta tempat ni kita. boleh minta Safwan Roger Malik untuk buat lagu untuk Sema Seram. Wey. Jangan rap. Right. Okay. Okay, So tu cerita kedua aja. Ya, betul. Kita ada lagi. Ada. Awal lagi ya? Ada. Ada. Kata Tiga. tiga cerita kan? Ada satu lagi kan last kan? Last yang pancing punya. Nak break kan sambung terus? Sambung terus kan? Sambung. Okay. Ada soalan? So before kita masuk cerita seram yang ketiga. Sebab first time Jiha dengan Mr. Adam kan. Ya. Bila Mr. Adam boleh nampak? Saya alhamdulillah memang boleh nampak. Sebab itulah saya pergi berubat untuk buang nampak ni. Sebab tu saya ditanam. Saya nak cuba berubat untuk buang benda ni. Itu puncanya. Ya, sebab yalah yang saya nak ditanam tu sebab saya pergi mencari orang yang boleh buat benda tu. Sebenarnya tak boleh pun. Dia sebenarnya untuk buang benda ni kita harus butakan mata kita. Betul. Dia kalau buka hijab, tutup hijab, besok akan datang balik. Bila kita ternampak benda sesuatu, dia akan datang balik. Jadi ikut yang 2 atau 3 orang yang lebih awal, dia cakap terpaksa butakan lah sebelah kiri atau sebelah kanan, yang mana yang kerap nampak. Itu salah satu ikhtiar lah katanya, jalan terakhir. Betul. Jadi saya pun takkan nak butakan mata saya kan. Yelah. Jadi saya pun cubalah ikhtiar benda-benda lain dan saya kontak lah dengan orang-orang yang saya ada nombor lah. Rupa-rupanya ia adalah satu benda yang di luar Jangkaan lah. jangkaan saya. Bila kena tanah hidup-hidup. Ya tu. Nak tanya, sejak umur memang sejak kecil ke boleh nampak? Sejak lahir ke? Untuk dari kecil tu saya cuma nampak bayang-bayang. Saya yang orang paling mudah nampak. Orang yang paling mudah nampak. So, start umur berapa yang betul-betul? Betul-betul saya nampak waktu umur saya 10 ke 11 tahun. Daripada 10 tahun nak pergi ke 11 tahun dia dah mula tunjukkan fizikal dia. Dalam gelap tu kita nampak, dalam gelap kita tahu gelap tapi Sama-sama. gerak lari ya macam budak kecil macam gitu. So Gitu lah. mudah trik lah nampak benda ni. Memang dapat rasa ada kat sana. Maknanya hijab kau terbuka. Wallahualam tak tahu. Saya pernah dia macam gini. Lapisan mata. Kenapa benda ni terjadi? Trigger pertama ini saya cerita dekat sini bukan saya nak cakap okey korang podcast pertama aku cerita tak. Tapi ini yang saya tak pernah cakap dengan sesiapa. Oh baik. Benda ni Eksklusif cuma lah. benda ni yang terjadi pertama kali saya dulu dekat Batu Pahat dekat Parit Raja. Saya ada tengok satu persembahan kuda kepang. Oh, ya famous kuda kepang kat sana. Kepang, yes. Jadi so saya nampaklah beberapa aksi-aksi yang memang saya tak pernah tengok lah. Jadi saya teruja. Sangat teruja. Jadi ada saya pun tak cakap benda tu ritual ke apa benda saya tak cakap, saya tak tahu, saya budak lagi. Umur saya baru 11 tahun, mana saya tahu apa. Tapi dia masih kekal kat kepala saya sebab kejadian salah satu daripada penonton tu dekat sebelah saya. Dia dekat sebelah saya dan dia dengar gemalan bunyi itu semua kan. Dan dia tiba-tiba dia berdiri. Dia jerit dan waktu dia jerit tu betul-betul dia genggam rambut saya macam ni. Dia goncang kepala saya, dia jerit kat muka saya. Macam tu. Jadi saya pun takut lah. Dia pegang genggam rambut macam ni Dia kat goncang kepala. Dia macam pegang ni. kepala macam ni. Sampailah yang pegang picu tu datang tarik dia. Dia santap tu baru dia lepas. Lepas tu dia menari. Tapi sakit lah untuk saya kan. Sakit lah, sangat sakit. Memang dia memang bukannya buat-buat guys. Duit tu memang betul. Ini bukan buat-buat dari kuda kepang macam ni. Sebab saya adalah orang yang kena genggam macam tu.
Genggam tu saya kena goncang. Siapa nak tercabut, senang cakap dekat tangan dia tu ada rambut saya juga. Dia tercabut. Memang sakit. Jadi waktu itulah di mana saya dah mula rasa satu benda yang berbeza daripada benda-benda sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni mungkin kita nampak dan kita takut meremang. Tapi ini dia lebih rasa macam makin rapat tau. Macam dia macam betul-betul kalau kita jalan kat satu lokasi tu, orang cakap tempat tu seram, kita kena tengok sekeliling. Ni saya tak payah. Jalan saja dia akan nampak. Dia akan cuba untuk nonjolkan diri dia. Tapi apa yang saya faham tentang perkara-perkara seperti ini, apabila dia menunjukkan diri dia dan kita pun nampak fizikal dia, walaupun kita tak mampu nampak selama ni, tapi kita ternampak gitu, maknanya dia tengah dalam keadaan yang sangat lemah. Mungkin dia dihantar oleh seseorang dan dia telah dirawat dan dia berkeliaran. Jadi dia lemah. Jadi macam mana dia nak dapat kekuatan dia balik adalah apabila salah satu daripada kita ni takut setakutnya. Baru tahu. Korang takut ni Allah. Jadi di situlah datang kekuatan dia untuk menghantui kita. Dari situlah dia dapat kekuatan. Tapi untuk kalau dia. contoh buat berani pun tak boleh. Dia buat berani ni bukannya benda tu tak bodoh. Benda tu bukannya benda sampai sempur. Benda tu tak bodoh. So dia tahu kau takut ke tak takut. In your dia, heart. dia ni boleh lihat kita keseluruhan badan kita, aura kita. Dia ganggu kita pun daripada roh kita. Dia kacau kita macam tu. Saya tak nak memandai-mandai ini apa yang dicakapkan oleh orang yang lebih aulah daripada saya. Ini perkongsian. Dia perkongsian saja. Jadi itulah, daripada situlah dia. Jadi apabila dia dah tak nampak di mata. Orang yang macam kita ni boleh nampak tapi kita tak nampak tiba-tiba. Oh, itu bahaya. Di situlah dia boleh masuk ke dalam darah kita, saluran darah kita, dan dia akan kekal sampai bila-bila untuk kita ubah. Mungkin kita boleh rawat, buang 3-4 bulan, 3-4 tahun datang balik. Bila ternampak orang kena rasuk, kita pun dah menggeletar tangan nak melawan. Dia rasa nak melawan. Benda ni, that's why benda ni kita ni tak boleh bermain dengan benda ni. Tak boleh, benda ni bukan untuk dimainkan. Ya betul kan. Benda ni Dia real efek kan. dia dia efek dia bukan hari ni kau main-mainkan bodoh. Hari ni besok kau kena. Tak. Kau tak kena punya hari ni. Dia punya dendam bukan dendam macam kita. Kita hari ni orang buat kita, besok kita nak pergi sebat dia. Tak. Settle lah. Tak. Dia tengok punya dendam kau. lain. Dia nyesatkan kita. Selagi kau tak sesat, dia tak habis game dia. Itu adalah mission dia. Mission dia bukan untuk menakut-nakutkan kau. Tak. tak. Mission dia bukan aku hantu untuk menakutkan kau. Tak. Mission dia untuk menyesatkan kau. Itu mission dia. Tak ada pun tertulis sebenarnya mission aku adalah untuk menakutkan kau, menakutkan kau. Dia cuma menakut-nakutkan kita. Tapi dia tak mampu nak buat apa-apa. Betul lah. Itu adalah syarat dia hidup. Yes. Untuk menyesatkan manusia. Sebab tu dia masih ada sekarang sampai sekarang. Dia perlu menyesatkan kita sampai akhir zaman nanti. Ya tu dia guys. Tapi kau tak masuk cerita kan? Belum masuk tau. Belum masuk lagi kan? Cerita yang last. Cerita yang last tak masuk lagi. So tu lah dia. Azan. Tunggu azan je Hello guys, welcome back to Seram ke Tidak. Sorry tadi azan, kita bagi laluan masa kat azan, kita rehat jap. So, kita sambung balik Mr. Adam. Yo. Ya, cerita terakhir Mr. Adam Jiha. Yes. Cerita terakhir dah. Terakhir Sedar-sedar dah. tahu-tahu nak habis Ya lah. tu. Jangan Kan? boleh khusyuk dalam tadi macam ni. Dia tengok saya tu. Tak bergerak macam ni. Fokus betul loh. So, Mr. Adam, cerita terakhir kita hari ni. Okey, untuk pengetahuan semua, saya pernah pergi ke satu lagi podcast. Saya ada menceritakan tentang satu tasik. Saya terpaksa Bagi teaser sikit lah pasal cerita tasik. Tasik ni sebenarnya salah satu punca kenapa mata saya boleh menampak dengan terang apa yang terjadi kat saya sekarang ni. Tasik ni sebab mungkin saya ni memang budak kampung yang tahu berenang, tapi saya tak pernah mendalami dasar laut ke dasar tasik ke, saya tak pernah. So saya pun tak cakap saya pandai, saya pun tak cakap saya bagus, tapi itu adalah pengalaman pertama saya di mana saya mula nampak sesuatu yang di luar jangkaan saya. Daripada macam mana kita mesti ada satu hari di mana benda itu terjadi. So selalu waktu kecil-kecil saya nampak dia fizikal dan juga cuba untuk interact dengan saya. Tapi kali ini dia mula menyerupai sahabat-sahabat saya. Mula menyerupai orang-orang sekeliling saya. Bayangkan benda tu yang membuatkan saya rasa macam okey, aku kena clear benda ni. So kenapa benda ni terjadi? So kita ni tak pandai. Jadi kita akan tanya kepada orang yang lebih aulah macam ni, ustaz, macam ni ustaz. Dan kita tak bertanya pada satu ustaz saja. Betul. Senang cakap, kalau saya tunjuk dalam text message saya dekat 100 ke 200 ustaz yang saya bertanya.
Semua menjawab benda yang sama. Dan kita bukan cerita pasal kita nak membanggakan kekuatan iblis dan juga jin, bukan. Bukan. Dengan apa yang terjadi ni pun kita tak cakap. Tapi apa yang diberikan oleh Allah SWT untuk saya, bukan, saya tak cakap ini gifted. Dan saya pun tersalah dengan mengatakan benda ni sebagai burden untuk saya. Saya salah sebab ini benda yang terjadi pada kita adalah semua daripada keizinan Allah SWT. Dan mungkin ada asbab-asbab di mana kenapa saya perlu nampak dan kenapa saya perlu ni. Ada beberapa perkara yang saya nampak mungkin sebab inilah Allah SWT berikan pada aku. Saya tak cakap benda ni saya gunakan untuk kepentingan dirinya saya. Untuk saya cakap, okey aku nampak benda ni, okey siapa nak beratur? Aku buat. Tiba pula jadi perubat pula. Tak, saya tak, bukan diri saya benda tu. Dan saya pun tahu hati saya bukan hati yang bersih. Dan saya bukanlah manusia yang sangat baik. Okey, saya tahu, saya sedar diri saya. Jadi, dan kita pun tak boleh menghukum satu orang tu kalau dia pembunuh, dia lah pembunuh sampai bila-bila, tak boleh. Kita sebagai seorang manusia, kita boleh melihat dan kita berfikir apa yang sepatutnya kita fikir tentang beliau. Itu saja. Jadi dari 100 ulama dan juga ustaz yang saya bertanya, ada satu jawapan yang saya rasa sesuai untuk saya kongsikan. Sebab ada beberapa orang yang tidak senang dengan perkataan dan juga tidak senang dengan apa yang saya ceritakan. Pada mereka benda itu semua bullshit dan semua rekaan semata-mata. Jadi pada saya dan kepada semua kawan-kawan kita yang berkongsi cerita di semua podcast-podcast, korang tak kesorangan. Korang bersama dengan kami. Kami ini yang berkongsi pengalaman adalah orang yang mengalami. Benar. Jadi kami mengkongsikan dan mencerita pada anda. Yes. Jadi macam saya cakap tadi, terpulang pada Safwan dan juga Taju ataupun tim nak keluarkan. Kalau tak nak, bolehlah buang. Sebab ini sebagai, bukan pasal orang ni bayar kita untuk kita cerita. Tak. Ada je podcast yang tak bayar saya. Habis buat purpose popular. Betul. Tak sampai per million saya. Betul. So benda ni tak ada. Jangan cakap kita orang ni pergi podcast semata-mata nak famous. Bukan. Betul. Jadi mana peluang kepada orang-orang luar? Berapa ramai lagi yang ada pengalaman lagi teruk daripada kita. Ada yang terangkat, ada yang nampak sendiri isteri terangkat dan meninggal depan mata. So part mana yang menipu? Ini dah melibatkan nyawa. So kau nak cakap apa? Kau nak tunggu sampai Adam meninggal dah dekat kain kapan baru kau nak percaya? Which one? Biasa macam tu lah. Lepas dah tak ada percaya. Baru kau nak percaya. Buat apa? So kita cuma berkongsi. Jadi macam saya cakap, semua podcaster yang berkongsi dekat podcast, korang tak bersorangan. Kita orang semua ada. Kita percaya apa yang kau ceritakan. Tak ada satu pun kita sangkakan kerana apa yang terjadi ni semua keizinan Allah SWT. Siapa yang menyangkakan, yang cakap mengarut ataupun nak cerita kita ni orang jahat ke apa, selagi manusia itu tak membakar dunia, ataupun manusia itu membakar dunia sekalipun, siapa engkau menilai dia? Betul. Ini kan Allah SWT punya tugas, bukan kau. Betul tak? Ini kenyataan yang perlu orang tahu. Setuju. Yang saya pernah cerita sebagai orang yang tukang cerita. Saya ni tukang cerita. Betul. Saya mencerita kepada orang. Betul. Pengalaman-pengalaman yang sebenar. Jadi macam Jiha, takkan kita nak cakap Jiha punya penceritaan mengarut? Tak boleh. Betul. Adakah kita berada dekat kehidupan nenek moyang dia dulu? Tak. Siapa kita? Jadi Islam mudah. Nak percaya, tak nak percaya sudah. Jangan terlampau taksub, itu saja. Mudah sangat. Simple. Kalau kau rasa benda tu mengarut, slide. Tengok cerita lain. Take it Boleh or tengok leave it. Upin Ipin. Tak boleh tengok Upin Ipin, boleh tengok Cocomelon. Boleh tak boleh tengok cerita ni? Papa Zola ke Papa Zola boleh, no issue. Kebenaran. Fiction. Kalau fiction kita cakap fiction. Faham tak? Betul. So kalau cerita benar kita cerita benar. Betul. Fiction diorang menceritakan benda yang benar dan mengolah sedikit untuk menarik. Benar. Penceritaan pengalaman dia akan kekal sama. Kenapa diorang mula cakap Mr. Adam cerita macam ni? Okey. Ramai cakap Mr. Adam menipu ke? Dia cakap saya 70 meter kedalaman. Adakah kita ni manusia mampu menidakkan gaib, yang benda gaib terjadi? Tak boleh. Betul. Tak boleh. Adakah kita mampu mengawal mimpi kita ketika kita tidur? Tak mampu. Siapa kita? So kalau kita tidur, kita boleh kawal. Okey, hari ni aku nak mimpi Azim peluk aku lah. Mana boleh? Betul. Hari ni aku nak mimpi Taju dengan aku pergi makan KFC lah. Tak boleh. Betul. Itu adalah permainan fikiran kita ketika kita tidur. Kita rehatkan diri kita daripada segala benda yang kita lihat dengan mata kita. Itu adalah entertain kita waktu tidur. Untuk kita tenangkan diri kita. Itu adalah ubat tenang kita. Ini pandangan saya lah. So siapa kita nak mempertikaikan? Jadi kenapa saya mengolahkan sedikit perkataan tu? Sebab orang tu mula pergi ke sana dan mencari di mana titik benda yang mengganggu Mr. Adam untuk jadikan hamba dia. Kau faham tak? Saya dapat benda ni. Okey, saya dapat benda ni dekat tasik tu. Kan?
Gangguan ni semua saya dapat daripada tasik tu dah saya mula nampak. Okey. Jadi ada beberapa orang yang konon-kononnya sangat Chop. hebat. Ini yang waktu mata merah tu. Yes. Okey, baik. Sambung Jadi- sangat hebat. Dia rasa dia ni, dia cakap aku nak bagi ajar sikit si Adam ni. Oi. Ini barang betul aku nak ajar sikit Adam ni. Dia bayar dia tahu siapa aku. Ini ayat dia Ni member ke? Nanti cerita. So inilah so dia bagi ajar sikit. Jadi dia cubalah. Jadi dia pergi cari mana tasik untuk diver pergi. Dia pergi semua tasik. Jadi di mana ada satu ulama cakap Dam, tak salah untuk kau mengelirukan sedikit lokasi tersebut agar tidak memudaratkan diri kau. Tak salah. Faham. Kalau kau nak cakap 100 meter pun boleh, 200 meter pun boleh. Sebab perkara itu akan memudaratkan diri kau. Bila dia tahu tempat actual, barang tu dia tahu kat sana, dia letakkan sesuatu untuk benda tu jadi enemy kau. Siapa yang susah? Muntah darah, Betul. batuk daripada 1 Mei sampai hari ini tak selesai batuk. Pergi hospital dia cakap paru-paru dah teruk. X-ray, paru-paru semua dah sebelah kiri semua dah penuh air apa semua. Sinus dah sampai kepala dah ada, tak ada ruang dekat kepala semua. Everything. Dah macam ibarat nak nazak ah. Ju. Kalau pergi hospital ni, nazak ah. Ni kau ke? Aku lah. Sekarang ni buat aku ni, dia nak buat aku macam tu. Air, sifat air, dalam paru-paru penuh air, kita tak boleh bernafas. Betul? Betul. So benda-benda ni, unsur-unsur ni. That's why setiap kali kita ni berkongsi penceritaan kami semua dekat korang, benda ni sebenarnya bukan satu mainan. Benda ni sebenarnya adalah satu dada yang ditadah untuk Betul. pisau menusuk kita orang. Macam risiko lah, risiko. Resiko yang kita sebenarnya. Baik. Korang kena faham dada yang ditadah untuk pisau menikam dada kami. Itu yang kita orang kongsikan kepada korang. Bukan untuk kita orang nak famous ke apa ke. Betul, Si Jihan ni dah memang pelakon. Nak famous apa lagi? Mr. Adam, aku macam ni je lah. Budak longkang. Mana pun orang longkang. Sempat mana Budak nak famous? longkang? Kenapa? Budak longkang. Oh ya, lepak aku budak longkang. longkang. Kita viral pasal longkang lah. Pasal longkang. So budak longkang. Kecil-kecil pun mandi longkang. Kau jangan tipulah budak kampung tak mandi longkang. So part mana Zim? Hari pertama kawan jumpa awak, adakah kawan cakap Zim aku nak famous lah sebab tu aku masuk sembang seram? No. Kita berkongsikan pengalaman secara ikhlas bersama sahabat kita. Betul. Aku letak sapuan kawan aku, kau pun kau. Aku cakap apa dengan kau? Itulah, itu yang aku cakap. Aku tak boleh cakap dengan orang. Itulah painnya. Kalau kau cakap aku dekat Australia pun kau cakap Dam datang dah, aku ada hal. Aku datang. Aku susah macam mana kalau boleh berenang aku datang. Ini nilai yang kau kena faham. Jadi diorang ni semua berkongsi ni. Termasuk ni pun ada juga podcast kan. Ada juga dia kan. Dia berkongsi ni bukan dia main-main. Dia cerita benda dia. Betul. Dan Kisah kan? kisah dia. So kita letak dada kita supaya orang yang mana yang tak suka kita tikam kita. Adakah itu benda yang korang rasa kita orang nak? Tak. Kita nak korang tahu supaya korang jangan ikut. Betul. bukan, Cerita tu bukan suruh Bukan menggalakkan. ikut, Jadi pada diorang, alah dia ni cakap dive 70 meter, 50 meter. Pernah tak kau sekali saja kau pergi satu tempat tiba-tiba kau rasa macam mana aku boleh sampai sini? Mesti ada satu time kau rasa benda Dia tu macam pelik. terbawa pergi ke tempat lain. kat Benda sini dah. ini adalah kehidupan. Kalau kau dekat alam dia, kau rasa kau boleh kontrol? Tak. Macam mana orang boleh hilang? Kata pengalaman 57 tahun, 87 tahun. Macam mana boleh hilang? Sebab kalau dia nak cakap dekat dalam tu kau benam 700 meter sekalipun, kau kena terima lah. Betul. Sebab itu yang kau nampak yang terjadi dekat kau, bukan dekat dia. Betul. Jadi kau semua kau punya kerja jangan pening dengan kepala, kau cuma menyampaikan. Kalau kau tak nak bagi tempat exact, orang tu nak kecam kau ke apa, itu terpulang lah. Kalau kau nak benda tu, bolehlah minta. Pergilah jadi orang bukan Islam ke apa, itu hak engkau lah. Jangan nak babitkan orang yang cerita ni. Betul. Jangan sampai satu orang punya pasal semua tukang cerita ni penipu. Betul. Kalau jahat Adam je lah. Jangan orang lain. Betul. Jadi tak ada lagi satu, kita ni bukan orang yang boleh judge orang. Okey, orang ni salah. Cuba kita pandang balik. Adakah benda ni tak pernah jadi dekat keluarga kita? Betul tak? Kau nak cakap-cakap orang tapi kau tak sedar. Dulu kau cakap muntah darah lah, keluar paku lah, keluar inilah, keluar itulah. Tapi sekarang kau mempertikaikan orang. Habis yang kau cakap darah keluar lah, apalah, paku lah dekat sini semua lah, muntah keluar ni semua dah. Habis kita orang boleh bertikai tak? Kita boleh tanya tak kau mana bukti? Mana darah yang kau cakap tu, boleh tak tanya? Mana boleh. Betul. Ini kan kau punya Betul. pengalaman kau. Kau nak cerita, kau cerita. Kalau orang tak nak dengar cerita kau, dah lah.
Kau cerita dengan orang terdekat. Tapi memang masih ada lagi orang yang tak percaya, susah percaya. Dia macam gini Jo. Kadang-kadang apa yang terjadi kat satu manusia ni adalah satu benda yang sangat di luar jangkaan pemikiran manusia. Kita pun tak boleh sangka yang kita boleh tiba-tiba Jadi macam tu. Okey, dalam laut. Ini terjadi pada saya semua Okay. Kawan-kawan saya semuanya orang laut. Memang cari rezeki dekat laut, nelayan, memang semua tu kan. Rumah pun rakit semua. Tapi meninggal sebab lemas. Siapa kita nak salahkan? Sehebat-hebat mana sekalipun kau berenang, tak ada oksigen pun kau free dive kat bawah. Kalau Allah cakap Kun fayakun. kun fayakun, jalan, maka Betul ke jadilah. ayat dia? Betul. Maka jadilah. Kan? Itulah bendanya. So siapa kita? Kita ni dah pun dijanjikan. Dalam perut kita dah cakap, kita dah berjanji dengan Allah. Allah pun dah cakap dengan kita bila hari kau gini, hari kau gini, semua dah ada. Kalaulah kita ditakdirkan meninggal sebelum daripada ajal kita, maknanya di manakah roh kita? Orang semua cakap, oh maknanya kalau kita mati dibunuh tiba-tiba roh kita gini. Sebenarnya kita tak payah fikir pun benda ni. Betul. Biarlah benda ni Allah SWT yang Dia luar Dia yang daripada nak bidang uruskan. kuasa. Bukan. Jadi apa yang korang nak sebagai audience, korang nak terima, korang terima. Dan kalau korang nak membuka mulut, pastikan keluarga korang belum pernah lagi kena. Jangan terlampau takbur dengan apa yang kita cakap. Ialah kita bukan orang hebat. Tapi kalau satu hari terkena dekat mata kepala kita sendiri dan kita kehilangan orang yang kita sayang, adakah kita mampu untuk memohon maaf kepada orang-orang yang kita dah pun cakap dengan orang lain? Orang tu tak kenal kau. Tiba-tiba kau cakap bukan-bukan dengan dia. Dan macam mana pula kau nak menghadap orang ni? Kau cabut bulu ayam, kau biarkan angin tolak. Lepas tu kau minta maaf dengan aku. Kau pergi kutip bulu ayam tu. Kau rasa semua bulu ayam yang kau cabut tadi tu kau dapat kutip tak? tidak. Sebab itulah dosa fitnah ni, dosa dia macam mana? Sama Besar macam mana? daripada dosa membunuh. Membunuh. Yes. Bila kau fitnah aku, kau nak cakap aku macam-macam, walaupun aku orang jahat, orang akan percaya sebab kau orang baik. Di manakah letaknya orang yang sangat hebat adalah bila kau menyimpan apa yang kau tahu untuk engkau saja. Kau diberi amanah untuk orang percaya. Aku cakap, Kak Jo, aku percaya engkau. Engkau seorang yang tahu. Tapi apabila sesuatu benda berbisik, dia akan cakap apa? Jom kau pergi cakap yang Azim tu. Weh, kau tahu Zim? Sibut Adam. Dia buat orang macam sampai tak benda tu? Aib. Apa? Sedangkan Adam cuma tahu, kau seorang yang tahu. Betul. Azim dah tahu. Azim pula cakap dengan sahabat kita. Sahabat kita pula cakap dengan Jiha. Apa pandangan orang tu dekat Adam? Berbeza. Sebab ceritanya dah berbeza. Sebab ceritanya dia tak ada dekat situ. Engkau je yang tahu cerita sebenar. Tapi dia sampai ke Azim, diolahkan cara penyampaian Azim. Dia dah jadi macam sistem MLM lah. Yes. Piramid tu. Sampai ke Dia dah bawah jadi ke berbeza bawah. lah. Wah, lama MRM aku siap keluar. So benda macam gitulah. So inilah yang kita nak sampaikan. Jadi apa yang aku buat Ju, aku cakap lah apa yang aku terjadi kat sana. Tasik tu semua. So benda ni kita tak cakap dia hantu air. Aku tak pernah declarekan barang ni hantu air, pocong, pontianak semua. Kalau kau nampak tu caption aku dekat YouTube tu semua, itu biasa lah. Caption lah. Ni caption biasa lah. Apa yang orang cakap, weh pontianak tu kat situ, aku tulis lah balik. Kalau Azim cakap, weh aku nampak pontianak lah aku letak. Takkan aku dalam cakap ni banglo tah mana, tak boleh lah. Kita ada satu trick. Sama korang punya question, sama korang cerita. So this is the point. Jadi apabila orang ini cuba untuk cari tahu tempat tu, dan dia jumpa tempat tu je. Oh, dia jumpa? Dia jumpa. Dan dia dah menggunakan sesuatu dan benda tu datang ke rumah. Korang bayangkan beranda rumah ni, kalau kita keluar daripada toilet, kita mandi, kita jalan, ada bekas tapak kaki tak? Ada? Ada kan? Lagi kalau kita lap tak bersih, lap tak kering sangat, basah kan? Macam gitulah terjadi dekat semua tempat yang aku tidur. Dekat sofa, dekat katil, dekat meja editing, semua ada kaki yang basah. Oh. Faham tak? Kau seorang? Semua orang nampak. Aku cakap apa hal air kat sini, kan ada current. Kita letak macam ni pak, kalau air kena tak rosak barang. Aku marah. Aku cakap apa hal korang ni kan. Yang paling obvious sekali kapet. Kan? Paling obvious Nampak kapet. lah, Aku basah. marah. Tapi aku fikir balik. Siapa pula yang datang? Tak ada orang datang. Budak-budak aku nak marah buat apa, dia orang tak naik. Dan barang hilang semua. Aku cerita dengan kawan, dia buat kita marah pasal barang hilang semua. Satu hari ni juga aku pergi swimming. Kalau korang nampak ada satu dekat TikTok, aku ada post aku tengah swim. Okay, aku tengah swim. Dalam kita swimming macam biasa je, normal lah swimming. Kita biasa buat free dive.
tiba-tiba kita tak tahu nak buat free dive macam mana. Free dive ni kau kawal pernafasan kau kat dalam air. Tapi kau tak tahu tiba-tiba. Tak boleh bernafas, naik keluar. Selam keluar, macam berat, tak tahu berat apa. Kejap lagi satu hari tu tengah dive ni, ada benda macam melanggar, macam ombak, pop langgar. Dalam air. Dalam air. Okey. Pop dia langgar. So nampak macam pop dia langgar kita. Ada satu gelombang lah. Lepas tu aku fikir, oh mungkin kan dekat swimming pool mesti ada dia punya tu kan. Okey lah, aku dah letak tepi. Aku pergi sini, dia datang ke sini. Aku pergi sana, pergi sini. Last kali tu, kita selam laut siul. Ini kolam renang siap. Betul. Aku lemas bro. Kaki aku tak boleh naik. Sedut? Dia sedut. Kena sudut. Kena sedut. Dia, Wih, aku pernah kena dom dia aku ni. kena dia tarik kan. Oh, aku pernah kena. Dia tarik macam tu. Uish. Kita bukan nak cakap belagak, kita berenang bro. Padahal kolam. Macam mana boleh kena sedut kan? Kolam tak tinggi. Tak, ya Allah, ini bukan kolam Olimpik siap. Ini ke bawah ni tak. Ini kalau kau berdiri buat 5 kaki. aku. Kolam 5 kaki 10 kaki lah. Sangkut dah. Aku macam, ish. Okey, kau nak apa? Aku naik. Aku cakap dah. Oh, lepas kau naik? Aku naik. Oh, Aku mana lemah. dia macam gini tau. Apa pun terjadi dalam air, apa pun terjadi, percaya je kat aku. Walaupun kau lemas pun, kau tak tahu berenang pun, apa pun terjadi, jangan panik. Jangan panik. Okay, learn to calm, learn to relax. Tak kisah tapi nak tak boleh lah. Tak. Aku tahu benda ni. Tak, aku tahu benda ni. So Sebab aku dah jadi. Memang tak boleh tak memang panik. panik Memang gila. akan panik. Sebab kau rasa kau nak mati lah. Yes. Kau dah air dah masuk hidung. Aku ni air sungai. Oh, dah cerita pasal aku pula kan. Yes kan. Lemas dekat swimming pool sekolah lah. Yes. Sekolah okey. Dia macam sedut kaki. Ya. Macam tu. Lepas tu Betul. air sungai dah penuh dalam badan tau. Dah lemah lah. Tahu siapa yang ni? Sapuan lah. Sampah. Sapuan dia datang dari belakang, dia jab. Puh. Mula-mula dia seorang lemah. Aku nak tolong. Dia tarik aku pula, dia terlepas. Aku pula yang ganti dia. Yes. Padahal boleh nak naik. Tapi kita Ada rasa kaki. vacuum tu. Ada tarik. Dia sudut macam tu. Aku macam dah terminum air sungai banyak gila. Ya. Memang betul-betul Allah hantar sapuan lah waktu tu. Alhamdulillah. Tapi ni sungai Kau kena sungai ke swimming pool? Okey, sungai air terjun. Air terjun. Air terjun dia 50 meter jauh. Dia biasa air terjun pusar kan. Dekat dengan air terjun dia boleh tarik kan. Ya, dia boleh tarik. Ini 50 meter jauh. Jauh. Hantu air ni. Memang jauh. Okey, aku kat sini air terjun dekat parking luar tu. Okey, jauh. Dekat situ. Jauh. Gate lah, gate rumah. Jauh tu. Aku sapuan pun semua kat sini lah. Sekejap lagi slow. Waktu tu nak dekat maghrib ke. Bukan, air terjun kecil je. Oh, tak logik. So dia, itu pengalaman. Memang aku ingat dah mati malam tu. Yelah kau dah terminum air. Air dah masuk hidung semua. Memang rasa dah aku malam tu kan, lepas pada sedar tu, aku macam, ni roh aku ke ni ya? Tengah berjalan apa semua ni ke, aku memang dah mati. Lepas tu siapa ajak aku pergi toilet. Ikut dia pergi toilet. Aku cakap dia, Wan, aku betul hidup lagi kan? Sebab memang aku ingat aku dah mati. Yalah. Air. Okay, sambungan cerita aku pula cerita pasal aku. Okay, So, kolam. ini adalah pengalaman dalam air lah yang kita apa yang kita diganggu. Selalu kita diganggu dekat tempat tidur, dekat rumah kita nampak. Tapi ini yang ketika kita berada dekat dalam yang orang kata air yang tenang. Kan? Air yang tak berkocak, tak ada kolam. So macam Taju dia punya pengalaman sungai memang kita tahu. Macam Azim dia punya pengalaman, dia sendiri melihat orang yang pandai berenang tapi meninggal juga situ kan. So benda ni memang kita tak boleh jangka bila dia datang. Tak boleh main dengan alam. Tak boleh main. So bila dah kena macam tu, aku ke sini, aku kena ke sana, aku kena. Bila aku naik tu memang dia tarik. Simple je dalam air ya, kita kena tenang. Tenang tu memang kita tak boleh. Tapi kita ni orang, walaupun kita tak pandai agama tapi kita tahu doa. Kita tahu baca ayatul kursi. Itu barang mesti kena ada dekat dalam badan. Tak kisah kau panik macam mana pun, kau teruk macam mana pun, memang kau dah lupa sakar tu kau kat situ sekalipun, kau buat je benda tu. Tetap dia lepas. Dia panas benda tu. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, semua boleh pakai. Apa saja yang kau tahu. Aku bukan cakap aku ni takkan kau nak buka satu kitab ni, tak boleh. Yelah. Dalam keadaan panik, apa saja yang kau tahu cuba. 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 Aku tak cakap aku hebat, tapi aku cuba. Aku tahu aku mesti jalan ni bro. Kan dia nak tarik macam tu. Kau bayangkan air dah masuk kat hidung, dah memang dah perit tau, hidung dah perit, air dah masuk. Dah dekat lang semua dah ada air ni. Kau dah tak boleh ni. Kau nak buat apa?
Macam tu dah aku dah aku cakap dah sampai level telinga semua dah ping. Dah nak letup. Yes. Ui. Orang pernah lemas saja Aku tahu. tak boleh tu. So dia punya ni masuk sini semua sangkut ni. Ini air dah masuk, air klorin dah masuk. Kau dah macam tu. Dah bunyi tu tau. Ya tu. Ya, aku dah ingat, ya Allah ya Tuhanku, kalau hari ni lah dah habis. Habislah hari ni. Baca doa. Pum, aku rasa tak kaki aku pum. Dia macam ni, dia macam tu dia. Lepas zoom aku naik, aku cakap, kau keluar. Aku dah tiba-tiba dah jadi macam orang hebat dah. Kau keluar. Marah benda Tak, aku cakap kau keluar. Orang kat sana je tak nampak aku lemas. Macam tu juga aku jadi. Sudah nak sambung lagi. Aku jadi kat sini. Okay, ni cerita dia sungai memang mandi-manda family apa semua ramai. Okay, aku kat sini. Kat tepi ni ada makcik dengan anak-anak dia tengah duduk dekat pasir. Tepi tu ada pasir-pasir sikit, tengah duduk, tengah tengok. Okay, aku kat sini. Atas ni ada orang tengah main terjun-terjun. Tengah main tirup. Ni sungai, tepi ni semua member aku. Ramai, lebih daripada 10 orang. Semua member aku. Waktu kejadian kita orang ni, semua kat situ tengok saja. Tak tahu apa-apa. Semua tengok saja. Bila Dia ingat tanya kau dia tengah orang, berenang. Dia ingat kau tengah berenang santai. bila tanya dia orang cakap apa? Tak, kita orang memang mati-mati ingat kau tengah bergurau, tengah main-main. Memang orang tak perasan benda ni. Memang orang tak perasan. Susah. Okey, sambung balik. Betul lah, aku percaya. Sebab apa, dekat sebelah sana tu semua kawan aku. Dia cakap, kau punya bukan nak cakap ingat lah. main-main kan? Ayat dia lah. Kau punya ni power berenang, tiba-tiba takkan kau nak lemah. Dah kelakar pun kau ni nak main-main kita orang. Tapi yang seorang pula cakap, nampak kaki aku yang belah belakang tu macam tarik. Kena tarik macam ni. Kan selalu kalau kita berenang, kaki kita buat. Kita macam gini kan. Tapi yang ini kat sini Stage tu. tegak. Yang satu je ni. Mana macam tersangkut sesuatu yang tak boleh nampak dia macam. Tapi dia macam Adam ni tengah try apa sebenarnya kan. Tapi buat bodoh dia. Buat balik macam biasa. Dia tolak balik. Aku dah nak nazak ni. Aku panggil, aku cakap keluar. Dam, sabar Dam. Semua suruh istighfar. Sabar Dam. Okey, tak apa. Besoknya, okey, ini aku kena cerita. Aku mimpi ke aku kena cakap benda betul. Kalau mimpi, aku cakap mimpi. Okey. So malam tu aku mimpi. Ada satu orang ni, badan dia semua macam orang biasa, pucat lesu. Telinga dia sebelah sini macam gini, tajam. Yang satu sini tak ada, kosong, macam terbakar. Ini semua terbakar. Okey, dia tahu muka orang terbakar kan? Dia tajam. Dia tengok aku tengok dia. Dia tak bercakap apa-apa. Tapi aku tahu dia dekat mana. Aku tahu dia ni dekat Tasik tu. Jadi sebab apa aku datang kat podcast korang hari tu? Kan aku pergi Waktu ke Tasik mata tu. kau merah tu? Tak, bukan. Yang aku cerita aku kena tanam tu. Okey. Itu kan aku bawa balik daripada podcast yang sebelah sana juga. Aku nak biar orang tahu, aware kan benda tu. Yang itu bukan tempat dia. Tapi yang tempat kau cari ni salah, bukan tempat dia. Sebab dekat sana yang tempat aku dive tu, sebenarnya kalau ikut daripada draft, 90 meter kedalaman. Dia quarry. Lagi dalam. Aku cakap 70. Kalau aku cakap 70, aku pun tak tahulah. Aku tengah cerita. Kadang-kadang benda tu masuk, aku tak boleh cakap apa. Benda tu masuk, aku tak boleh cakap apa. Aku pun tak cakap benda ni ada tak ada, aku tak nak cakap. Kadang-kadang bila aku terleka untuk cerita pasal dia nak benda ni lagi indah. Dia nak cakap benda ni. Dia kena indah benda tu. Kan? Orang yang tahu benda ni. So, itulah hantu air lah. Boleh kita gelar nama dia hantu air lah. Dia datang dan setiap selama 7 hari 7 malam aku diganggu dengan tapak kaki yang pelik. Tapak kaki tanpa jari. Faham tak? Tapak kaki. Dia ada gitu je. Dia tak ada jari dia tu. Jari kaki tak ada. Dia gini je. Yes, macam tu. Yang ini dia tak ada. Tapak kaki Dia macam gini je lah. Sila kalau tapak kaki kau tangkap kan ada kaki dia. Dia macam tu macam Haji buat tu. Dia macam tu. Pelik ni jalan macam tu. Scary tu. Bukan. Kena ambil insert ni. Short film. Kita nak bukan Azim boleh tak? Korang kena tengok Azim buat macam mana. Tapi itu yang aku nampak. Sebab aku tak nampak jari. Kalau aku pergi toilet, aku letak kaki kat kapet ni, dia akan nampak jari aku. Betul. Ada 3 lah kalau tak pasal yang lain kan. Betul. Tapi ni tak ada. So diganggu dengan benda yang sama. Kadang-kadang kalau ada air, ada tuang air, kalau selalunya air kalau dibiarkan, air tu akan jadi berkeladak. Berkeladak macam air Tasik. Warna hijau. Tak kisahlah air tu air apa pun, dia akan tetap berubah jadi air tu. Ni contoh air. Macam ini kita letak kan. Air putih. Kita biarkan kan. Okey, kau ni kita dah habis podcast, kita keluar kan. Kita tinggal. Untuk besok kita datang balik tengok air tu warna lain. Dia jadi macam tu.
So itulah gangguan-gangguan yang memang datang dari sebelah sana, yang memang aku cuba lah Ju untuk buang dia. Memang buang lah, sebab pada aku mungkin dia cakap, kau tengok pasal kau bercerita orang kacau aku. Itu yang dia nak sampaikan. Oh, faham. Punca kau lah. Dia cakap kau bercerita pasal aku, sekarang aku ajar kau. Dia nak tunjuk siapa bos lah. Tapi pada kita yang paling maha esa, Yalah, betul. tak ada lain. So, aku cakap dengan dia, kalau kau rasa kau kuat, ambil lah. Kuat tu boleh pergi mana? Kuat dengan hebat boleh pergi mana? Adakah kuat mampu buat kau kenyang? Adakah hebat mampu buat kau kaya? Kalau benda tu semua tak kekal, untuk apa? Betul. Biarlah susah pun, gerabak, mengemis sekalipun, asalkan kita tak menyusahkan orang. Betul Macam yang kolam tadi, lepas pada kau settle bangun tu, naik apa semua tu, terus habis lah, kau dah settle terus lah. Waktu yang dekat kolam, yang waktu aku cakap dia keluar tu semua, member-member ada satu tu memang budak Tafiz lah. Dia Baca-baca settle lah. azan 4 penjuru dikeluarkan, sebab siapa je yang berenang tu semua macam nak lemas. Waktu keadaan tu, jadi dia tolong, dia kerak. Itu bukan kolam kita, kolam apartmen. Kalau macam yang kat rumah kau tu, dalam berapa lama kejadian Jadi tu yang berlaku? 7 hari 7 malam, last kali minta tolong dengan satu ustaz berdekatan dengan kampung kita orang. Panggil dia masuk, dia azan 4 penjuru. Dia cakap memang ada satu orang basah yang dekat sini. Ada orang basah dekat depan pintu. Sekarang ni dia dekat depan pintu. Betul. Bila kita keluar, betul-betul dekat depan pintu tu, pintu ni air. Padahal tak ada siram apa-apa. Situ tak ada mesin basuh ke apa ke. Kau tahu macam mesin basuh punya air rempah tu. Macam tu. So, tak apa, kita lap lah. Lap benda ni. Macam-macam lah Ju. Benda ni macam-macam Ju sebenarnya. Kalau kita nak cakap, memang di luar jangkaan Ni kita. kira macam hantu air Tu air. Macam yang kau kena tu lah, tiba-tiba kaki kau kena tarik. Ya, tu. Takkan kau nak cakap ni memerang. Ush, mungkin lah memerah. Kan? Hantu air. Kita senang lah. Orang akan faham cuma hantu air. Tapi kita cakap makhluk air je lah. Makhluk air lah. Makhluk yang ada dekat dalam tasik tu, yang memang dari dulu dah ada, cuma kebetulan orang yang salah ada kat sana. Itu saja. Dia berkenan je. Itu tempat dia. Itu tempat dia. Saya yang salah. Saya tak cakap aku, tak cakap aku. Betul. Salah lah tu. Jadi kita cubalah buang, dan kita akhirnya nyaris-nyaris dibunuh dan nyaris-nyaris gini. Banyak kali dah. Ini macam aku cakap dengan Safwa, dah 3 kali kan. So itu yang kali kedua. Yang kedatangan satu, ada lagi satu. Satu lagi tu memang berdepan-depan lah dengan orang yang aku kenal. Tiba-tiba orang tu dirasuk dan ambil pisau dapur nak tetak. Wah, macam ni. Kat kau? Aku tak cakap aku selamat jugalah. Pisau tu terkena kat dinding juga. Dia kena rasuk. Sumpah. Wallahi. Dia kena rasuk. Asyik dapat elak. Sebab macam pelik gerakan dia. Okey, kita tahu Ajim duduk. Okay. Tiba-tiba kita nampak Ajim berubah muka tau. Macam marah sangat tau. Macam marah, bengis kan. Kita tahu dia tak ni satu kan. So aku tengah duduk, aku marah dia. Sebab dia buat hal lah, dia ada buat masalah lah. Aku marah dia. Tapi aku tahu dia tak ada sampai level macam itu. Okay. Tiba-tiba dia jadi orang yang bukan diri dia. Jadi benda tu menyinggah kat dia. Bahaya. Dia pergi dapur, dia bangun. Aku tengah cakap kau ni, dia pergi dapur. Ambil pisau potong sayur tu, dia taruh lompat daripada situ, dia lompat ke sini aku. Tak banyak cakap. Tak cakap. Dia tak cakap apa-apa. Dari sini, kimak mati kau dia. Wah, goyang si aku. Tapi aku tahu bukan dia. Bukan dia. Astaghfirullahalazim. Bukan Benda dia, tu betul. boleh buat sampai tahap tu Dia rasuk, kena rasuk kan. Dia dengan sifat dia yang rasa benci, dia kena marah dengan aku. Dan benda tu bergaul. Kebetulan kan benda tu memang tengah ganggu kan. Dengan benda yang datang dekat rumah tu. Jadi dia Trigger trick budak ni dia. kan. Budak ni pun tengah ada masalah. Dia ada masalah rumah tangga, dia ada masalah ni. Jadi dia makin depressed. So kita pun tak salahkan dia. So digunakan peluang tu. Yes, Abah adalah orang yang tolong tarik dia, tarik tangan dia. Tarik dah sabar-sabar. Kita dah tahu, kita orang tahu lengguk budak ni. Lengguk budak ni, kita pun tahu kaki dia macam mana. Kalau kau tekuk dia capek. Tapi waktu dia serang tu kaki dia tak capek. So kita tahu bukan dia. Kita dalam apa pun situasi learn. Betul. Gerakkan orang. Apa pun jadi. Kau nak selamat, walaupun kau tak selamat pun, kau tengok gerak dia. Kena kenal orang tu. Sebelum kau nak itu, sebab tu kita elakkan daripada kita fitnah. Benda ni akan mencakap kau, okey, sekarang ni yang hantar ni Taju. Kau attack Taju. Dia akan bagi kau walaupun Taju padahal Ya, Allah, tu. dia tak buat apa-apa. Allah, saya tak bersalah. Tak, maksudnya Taju tak buat apa-apa. Tapi dia akan cakap Taju yang buat. Fitnah. Fitnah. Jadi kau nampak tak berapa besar dosa fitnah? Inilah point dia, tu je dia nak. Kau fitnah kawan kau orang lain percaya.
Dah menang satu menang. Lepas tu last sekali kau buatkan kawan kau semua palau dia sampai dia rasa down dan dia buat satu benda yang syirik dan dia cuba bunuh diri ke apa, dosa bunuh diri lagi teruk. Jadi berapa ramai orang depressed sebab kena cyberbully dengan fake account ni semua. Dengan apa, dengan semua orang cakap kau bodoh lah, kau buat apa kerja ni, semua orang koyak. Betul. Bila koyak, habiskan nyawa. Astaghfirullahaladzim. Jangan macam tu. Okay, so itulah sedikit sebanyak daripada perkongsian Mr. Adam. So saya bukan orang yang lebih aula untuk menceritakan tentang benda-benda macam ini, tapi saya ambil peluang daripada sahabat-sahabat saya, bagi ruang saya untuk bercakap, dan saya daripada semua belah pihak yang pernah bercerita dekat mana-mana podcast, daripada episod pertama ke apa ke semua ke beribu-ribu cerita yang kita pernah dengar, saya adalah salah satu daripada orang tersebut. Jadi kita menghormati semua pengalaman-pengalaman orang sebagai tokang pendengar dan tokang melihat. Hormatilah semuanya. Betul ataupun tidak, itu antara dia dengan Allah SWT. Sebab apabila mereka cerita, benda itu akan mendatang dan mengganggu mereka. Ada satu orang ni, dia cerita, dia cerita, Allah bagi dia satu luka kecil je. Kecil je. Allah sebenarnya jentik dia untuk dia sedar diri dia. Luka kecil, luka tu dekat belakang belikat ni, bola kecil je, lubang air. Lama-lama dia besar macam gini. Macam bola belakang. Allah sebenarnya uji dia untuk kau ingat kuasa Allah SWT. Tapi dia tak sedar masih lagi buat benda-benda bodoh ni. Okay. Alright. Faham. Fahamilah apa yang dikatakan, tersirat dan tersurat. Assalamualaikum. Ada tersirat, tersurat. Nampak korang. So guys, Betul. itu dia gila. Yang itu relate betul dengan aku. Yalah tu. Dengan Tajuk pun boleh relate, dengan Jam punya pun tadi pun boleh Ya, relate juga. betul. Maksudnya kita memang tak salah invite guest lah Yeah. untuk first episode kita host ni. Betul. Thank you so much lah. Thank you so much Mr. Adam datang betul. sudi untuk jadi guest yang di-host oleh Jihad dan Taju. Yes, nice lah, chemistry ni terbaik. So ya. up to going to next Apa episode. chemistry aku dia? Okay, good. Ya. Ngama. Dia yang paling penting bila orang yang mencerita tu selesa. Bila kau tak selesa tu rabak. Okay. Betul. So Mr. Adam, thank you so much Right. kerana datang. And Oh ya. Ada lagi satu hadiah daripada Kroni MRA ataupun geng budak degil. So satu Geng budak degil? Ya, semua dah dapat Jom Azim semua Baik. Sapuan tak ada, Sapuan dah balik. So kita bagi this one for Jihad. Oi Jihad, gila lah. Dapat baju dah. Ini for Tajuh. Alhamdulillah. Weh, baik. Okay. Boleh buka? Weh, ada nama? Ada nama tapi. Weh. Jihad buka Jihad. Jihad buka. Tunjuk. Boleh buka. Buka. Tak apa tu Jihad je lah tunjuk. Oh, dah tunjuk dah. Okay. Oh, cantik ni. Weh, cantik tu. Thank So- you tu. So ni Mr. Adam. limited Weh, edition. Jihad Syah. Jihad ni SS bukan 55 ni sembang seram. Seram kan? Weh, baik. Thank you. Right, enjoy Effort tu, thank you rezeki yang dikongsikan oleh fan-fans Mr. Adam official ketika live semua. So kita bagi kepada korang semua. Masya Allah. Alright. Thank you support guys korang thank you untuk support yang ada live Mr. Adam official. So ni lah, thank you for yang ada side on side Mr. Adam. Mr. Adam ada sebatang dua kata nak cakap ke? Saya tak banyak. Saya cuma nak cakap teruskan perjuangan Sembang Seram dan juga Seram ke Tidak. Safuan team dan juga Azim semua. So team keep it up, teruskan fly, dan korang semua ada satu ruang yang kami tak ada. Korang ada satu kelebihan yang Allah SWT bagi untuk korang burst, korang letup. So gunakan sebaik mungkin. Amin. Alright. Okay guys, so Jan nak cakap thank you so much dekat Mr. Adam sebab sudi datang dekat Seram ke Tidak. One of guest yang macam level buka jam Pak Munawir yang memang banyak episod and sentiasa support kita orang. Nak lagi datang. Episod baru pun dekat Seram ke Tidak nak juga datang. So thank you so much. Jejak misteri pun. Jejak misteri Thank you pun. lah Mr. Adam banyak support. Maksudnya support semua lah. Yeah. Overall lah, thank you. So korang juga pun support lah Mr. Adam juga, support apa ni Seram ke Tidak. Terus follow untuk cerita-cerita yang lebih menarik. Ni baru episod Pertama. First episode dah macam ni korang. Lepas ni kita akan bawa yang lebih lagi. Macam tu. Benar. Dan jangan lupa guys, untuk korang mana yang nak teringin nak datang sini nak bercerita, korang boleh betul. email. Boleh email. Ya, Email dekat dekat my sembangseramai@gmail.com. Kita orang akan baca and kita orang akan pilihlah mana cerita untuk kita orang bawa ke sini. Betul. Seram ke tidak. Dia rasa macam tengah internship kan. Ya. Kau ajar kau ni. Kau ajar dia ni. Okay kan? Okay lah.
So itu je. Dan juga kita nak minta maaf kalau ada salah betul, silap, betul. terbual kata Betul. atau tak sedap apa yang kita borak apa semua, kita minta maaf dari ujung kaki hingga ujung rambut. Dan itu saja podcast episod 1 ni dengan Mr. Adam. Sampai ke sini sahaja dan kita akan jumpa the next episode dengan siapa? Itu rahsia. So, jangan lupa tekan subscribe, like, share, comment and on notification supaya lepas ni korang dapat notification awal sebelum kita orang siarkan episod yang seterusnya. Okay? So itu saja. Itu saja. Daripada kita. Assalamualaikum.